Bunyi tukulan yang berat bergema, diselangi hirisan logam yang mencengkam daging, seolah-olah menembusi kayu. Kesakitan bermula dari pergelangan tangan, umpama petir yang membakar setiap serat saraf. Mejar Nurin Kistina atau identiti sebenarnya, Mejar Jeneral Hajah Sri Kalthum, pengarah audit Agung Tentera Darat, telah diikat ketat pada sebuah tiang kayu kasar. Rantai besi yang sejuk menusuk pergelangan tangannya tanpa belas kasihan, mengikatnya pada tiang hukuman. Darah mengalir membasahi pergelangan tangannya, mewarnai tanah hitam dengan rona merah gelap. Di hadapannya di dalam hutan yang diselimuti kegelapan malam, berdiri dua arkitek neraka ini. Kolonel Dato' Azman bin Zulkifli dan anak lelakinya Kapten Zaki Azman. Suara Kapten Zaki penuh dengan kekejaman dan kegembiraan. "Kau tahu ke kau sedang berhadapan dengan siapa? Mejar Nurin? Ayah aku raja di sini. Kau hanyalah anjing gila yang berani mencabar takhta." Pandangan jijiknya menyapu tubuh Sri Kalthum yang terikat pada tiang. Kolonel Dato' Azman kemudian menyambung dengan suara yang perlahan tetapi sedingin racun ular. "Kami akan tinggalkan kau di sini sebagai amaran kepada sesiapa sahaja yang suka menyibuk. Bila malam menjelma, binatang buas akan turun. Sampai waktu itu, berdoalah sepuas hati." Kedua-dua lelaki itu hilang ke dalam kegelapan, meninggalkan tawa sinis mereka. Bunyi tapak kaki mereka semakin menjauh, dan yang tinggal hanyalah bunyi nafas kasar Sri Kalthum dan tiupan angin. Kesakitan melayukan kesedarannya. Setiap panca inderanya menjerit kesakitan. Namun, yang mengatasi segalanya adalah kehendak yang sekuat keluli, belum boleh berakhir. Dia mengerahkan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Dia menundukkan kepalanya, melihat loket yang tergantung di dadanya. Hadiah peninggalan arwah suaminya, Kapten Arshad, loket kecil yang menyimpan segala-galanya. Dia mengetap giginya, memutar pergelangan tangannya yang diikat ketat pada tiang itu. Bunyi tulang terseliuh kedengaran dan luka pada pergelangan tangannya semakin teruk. Dia menahan erangan tetapi tidak berhenti. Akhirnya, dagunya menyentuh permukaan loket itu. Dia memusingkan loket itu sedikit, menekan butang kecemasan yang tersembunyi di dalamnya. Klik. Satu bunyi yang sangat halus memecah kesunyian hutan. Itu bukanlah doa seorang syahid meminta pertolongan, tetapi kibasan sayap terakhir si rama-rama besi yang memanggil hukuman. Pejabat Ketua Audit Agung Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Udara di tempat ini penuh dengan aura kuasa yang dingin. Di sinilah terletaknya mata pisau yang paling tajam untuk membanteras rasuah dan penyelewengan dalam tentera darat. Pejabat Mejar Jeneral Sri Kalthum adalah jantung yang paling dalam dan paling mulia di antara semuanya. Tiada setitik habuk pun di atas meja kayu besar dan bendera tentera serta anugerah yang tergantung di dinding berkilauan sebersih rekod perkhidmatannya. Nama Sri Kalthum dalam tentera adalah sinonim dengan rasa hormat dan gerun. Walaupun memiliki wajah yang lembut dan kebijaksanaan yang dingin, dia dikenali kerana akan menyelongkar sehingga ke akar umbi setiap rasuah yang disasarnya, mencabutnya dengan penyepit besi. Mereka memanggilnya si rama-rama besi. Penerbangannya anggun, tetapi hujungnya lebih keras dan tajam daripada besi. Tetapi kini, wajah si rama-rama besi diselubungi kegelapan yang lebih mendalam daripada sebelumnya. Di tangannya terdapat beberapa helai surat yang nipis dan renyuk. Itu bukan sekadar kertas. Ia adalah surat perpisahan terakhir, wasiat seorang askar muda yang menamatkan kehidupan singkatnya. Surat di tangannya terasa seberat plumbum. Setiap perkataan yang ditaib dengan teliti bercampur dengan ketakutan, keputusasaan dan penerimaan. Matanya perlahan-lahan membaca bahagian wasiat yang paling mengerikan. Kapten Zaki adalah syaitan. Dia memijak tulang kering saya dengan butnya hanya kerana kasut tempur saya kotor dan meminta saya menyuapnya dengan duit yang diminta daripada ibu bapa saya jika saya ingin bercuti.
Apabila saya kata saya tidak punya wang, dia menyeret saya ke belakang tempat pembakaran sampah, menenggelamkan kepala saya ke dalam tong najis dan mengugut bahawa seekor tikus seperti kau boleh hilang tanpa jejak di sini. Semua askar di sini tidak ubah seperti hamba abdi kepadanya. Ayahnya, Kolonel Dato' Azman, tahu semua ini tetapi berdiam diri, malah menggalakkan perbuatan anaknya. Mereka telah menjadikan kem ini sebagai kerajaan mereka. Tiada siapa yang berani melawan. Semua hidup dalam ketakutan. Sri Kaltum menelan air liur. Kotoran pada surat itu adalah kesan air mata. Dia membayangkan wajah askar yang menulis wasiat itu. Gambar keriangan bersama rakan-rakan sebelum pendaftaran tentera. Sukar untuk membayangkan kesakitan yang ditanggung pemuda yang ceria itu ketika dia mengukir kata-kata ini. Ayat terakhir wasiat itu menusuk jantungnya seperti mata pisau ais. Ibu, ayah, saya minta maaf. Saya tidak tahan lagi. Ini bukan tentera. Ini adalah neraka. Neraka. Perkataan itu meletup dalam fikirannya seperti bom. Tempat suci untuk berkhidmat demi negara telah dicemari, bertukar menjadi neraka yang memenuhi kerakusan dua beranak yang korup. Kemarahan terasa mengalir melawan arus dalam darahnya. Dia bangun dari tempat duduknya. Dia menuju ke dinding penghormatan besar yang memenuhi satu sisi pejabatnya. Di situ terukir foto-foto anggota yang gugur semasa bertugas. Masing-masing adalah anak lelaki, abang dan rakan kepada seseorang. Mereka percaya kepada negara dan kepada tentera. Sri Kaltum merenung satu ruang kosong. Tidak lama lagi, gambar askar yang meninggalkan wasiat ini akan digantung di sana. Tetapi kematiannya bukanlah kematian yang mulia. Ia adalah pengorbanan yang tidak adil, dikoyak oleh ketamakan dan keganasan hiena yang memakai seragam tentera. Dia menggenggam penumbuknya. Kuku menusuk tapak tangannya, tetapi itu tidak seberapa berbanding kesakitan yang mencengkam jantungnya. Aku tidak akan biarkan ini berlaku, suaranya sedingin ais dan tegas. Aku tidak akan biarkan anak-anak kita, bintang-bintang masa depan negara ini, gugur lagi disebabkan oleh pemangsa kotor berseragam itu. Walau seorang pun, itu adalah ikrar darah kepada dirinya sendiri dan kepada roh-roh yang tergantung di dinding itu. Dia kembali ke mejanya. Tiada keraguan, dia segera mengeluarkan fail rahsia, Operasi Raja Wali Ops Khmer. Ia adalah rancangan operasi penyusupan sulit yang dia rancang sendiri untuk membasmi rangkaian rasuah yang kronik dalam tentera. Pada mulanya dia merancang untuk menghantar ejen terbaik, tetapi Azman dan Zaki bukan sekadar pegawai korup. Mereka telah membina batalion mereka menjadi kerajaan yang kebal seperti kubu besi. Ejen luar dengan wajah asing pasti akan terbongkar dalam beberapa hari sahaja. Untuk mengelak kecurigaan mereka dan mendapatkan bukti di tempat yang paling dalam, dia memerlukan umpan yang tidak akan dicurigai. Rancangan yang sangat berbahaya. Ia adalah pertaruhan yang melibatkan seluruh kerjaya tenteranya, malah nyawanya. Tetapi dia tidak teragak-agak. Untuk membuka pintu neraka, dia harus berjalan masuk ke dalamnya sendiri. Dia mengangkat gagang telefon, menyambung ke pejabat setiausaha. Tolong ambil fail meja Nurin Kistina dari bahagian rekod perkhidmatan yang menyatakan dia balu dan kini memohon pertukaran ke unit lapangan untuk mendapatkan pengalaman praktikal. Walaupun terdapat nada terkejut dari hujung talian, dia meneruskan. Dan sediakan borang cuti khas saya. Tempoh. Tanpa had. Dia mengalihkan pandangannya ke luar tingkap. Di bawah sana, ramai pemuda berseragam berjalan di jalanan. Kehormatan dan keselamatan mereka bergantung di tangan pegawai sepertinya. Tunggu aku, Dato' Azman dan Zaki. Dia mengecilkan matanya. Pandangannya bukan lagi milik rama-rama yang anggun. Ia adalah pandangan harimau bintang yang lapar. Mengintai mangsa. Aku sendiri akan masuk ke neraka kamu. Dan memecahkan takhta sombong itu berkeping-keping. Penerbangan si rama-rama besi yang paling berbahaya dan agung telah bermula.
Roda jeep usang yang memasuki kem meninggalkan kepulan debu berkeriut di atas kerikil. Kesan pertama Meja Nurin terhadap kem Batalion X adalah kemerosotan. Cat pada pos kawalan utama telah tanggal di sana sini, mendedahkan kayu buruk dan papan tanda yang bertulis negara percaya padamu yang pudar terasa seperti satu ejekan. Malah tabik hormat askar yang menyambutnya, kelihatan longlai dan tidak bermaya. Tempat ini lebih menyerupai tapak peninggalan yang terbengkalai daripada sebuah kem tentera. Timbalan komander, seorang Lieutenant Colonel, datang menyambutnya dan menghulurkan jabat tangan. Matanya keruh dan senyumannya kaku seperti robot. Selamat datang, Meja Nurin. Kolonel sedang menunggu. Sepanjang perjalanan mengikutinya ke ibu pejabat batalion, pemandangan berik dan padang kawat sangat menyedihkan. Pakaian seragam askar kelihatan lusuh dan wajah mereka memancarkan kepenatan dan penyerahan, bukan semangat ketenteraan. Askar yang bertembung dengannya hanya mengelak pandangan seolah-olah melihat hantu tanpa memberikan tabik hormat yang betul walaupun melihat pangkatnya. Tekanan yang tidak kelihatan menindih udara. Ia bukan lagi sebuah organisasi yang hidup, tetapi lebih kepada sebuah kubur besar. Kolonel kami seorang yang menjaga unit ini seperti keluarga sendiri. Beliau pasti gembira kerana mendapat kaki tangan cekap seperti Mejar, kata Lieutenant Colonel itu dengan suara kosong. Tetapi bagi Nurin, ia hanyalah bunyi bising, matanya mengimbas segala-galanya. Keadaan tayar trak bekalan yang usang, sisa bahan buangan yang bertaburan di sekitar gudang, postur askar yang membongkok dan mata mereka yang gelisah. Semua ini membuktikan penyakit rasuah yang besar telah menembusi tulang sumsum unit ini. Akhirnya, mereka tiba di hadapan pejabat komander batalion. Tidak seperti pintu lain yang usang dan berkeriut di koridor itu. Pintu pejabat komander batalion diperbuat daripada kayu jati yang berat, berkilat dengan aura kuasa. Ia kelihatan asing dan tamak, seperti permata yang tertanam di tengah-tengah mayat yang mereput. Silakan masuk, Lieutenant Colonel itu mengetuk dan suara malas dari dalam kedengaran, masuk. Saat pintu terbuka, Nurin berasa seolah-olah dia melangkah ke dunia yang sama sekali berbeza. Berbeza dengan kemerosotan di luar. Bahagian dalam pejabat itu mewah, menyerupai suite hotel mewah. Permaidani parsi yang tebal menutupi lantai dan kabinet di dinding penuh dengan botol minuman keras yang mahal. Meja mahogani besar itu tidak berdebu dan Kolonel Dato' Azman, raja yang tua itu, sedang duduk di kerusi kulit mewah memerhatikannya. Oh, Meja Nurin Kristina bukan? Sila masuk. Dato' Azman bangun dengan senyuman licik di bibirnya. Perawakannya lebih seperti pengerusi syarikat yang berjaya daripada seorang askar. Tangannya yang dihulurkan untuk berjabat tangan terasa lembut dan berisi. Saya sudah baca fail awak. Saya bersimpati dengan kematian suami awak, tetapi baguslah awak bangkit dan memulakan sesuatu yang baru. Seorang wanita sampai ke tahap ini, awak pasti bukan calang-calang. Suaranya semanis madu, tetapi pandangannya tajam seperti pisau, cuba menembusi niatnya. Dia sedang mencari kelemahan di sebalik topeng simpati. Meja Nurin menundukkan kepalanya, memberikan jawapan yang textbook. Terima kasih atas pujian, Kolonel. Mohon tunjuk ajar. Dia menyamar sebagai pegawai wanita yang cekap tetapi kehilangan motivasi akibat kesedihan kehilangan suami. Untuk menipu rubah tua itu, dia harus menjadikan dirinya selembut biri-biri. Pada ketika itu, pintu dibuka dengan kasar dan seorang lelaki masuk. Kapten Zaki Azman, anak lelaki Dato' Azman, putera kerajaan ini. Dia memakai seragamnya seperti baju besi dan ekspresinya jelas menunjukkan keangkuhan dan keganasan. Tidak seperti ayahnya, dia tidak berusaha menyembunyikan kekejamannya. Dia adalah anjing pemburu yang lapar. Ayah, kelulusan dokumen. Dia berhenti seketika apabila melihat Nurin di dalam bilik. Apa ini? Siapa perempuan ini? Nadanya kurang ajar, tanpa sedikit pun rasa hormat kepada pegawai atasan.
Dato' Azman berdeham menegur anaknya, tetapi suaranya lebih menunjukkan kasih sayang daripada kemarahan. Zaki, ini Mejar Nurin, ketua staf operasi kita yang baru. Ketua staf? Perempuan? Zaki mendengus, memandang Nurin dari atas ke bawah. Pandangannya licik dan menjijikkan, seolah-olah menilai grade ternakan. Adakah kem barisan hadapan ini permainan kanak-kanak? Apa yang dia boleh buat di sini? Nurin mengetak bibirnya. Kemarahan membuak, tetapi dia menyembunyikannya sepenuhnya. Belum masanya. Dia hanya menundukkan kepala, kekal berdiam diri. Mungkin berpuas hati dengan sikapnya yang patuh, Zaki hilang minat dan melemparkan dokumen di atas meja. Tepat pada saat itu, bunyi bising kedengaran dari padang kawat di luar pejabat. Zaki mengerutkan kening. Siapa punya kerja ni? Bising-bising pagi buta. Dia mengutuk dan bergerak ke tingkap. Nurin dan Dato' Azman juga melihat keluar tingkap. Di tengah-tengah padang kawat, seorang askar berpangkat pribet sedang melutut. Di hadapannya berdiri seorang sarjan, mungkin orang kepercayaan Zaki, sedang menjerit. Hei, anjing, kau gilap kasut kapten macam ni. Mana kilatnya? Mesti berkilat macam cermin. Pribet itu menggigil ketakutan, hanya mampu menundukkan kepala. Senyuman kejam terpancar di wajah Zaki apabila melihat pemandangan itu. Saya keluar sekejap. Dia melangkah keluar dari bilik, seperti pemangsa yang menemui mangsa. Dato' Azman hanya mengangkat bahu, tidak berniat untuk menghalang, seolah-olah sedang menikmati sandiwara harian. Zaki segera menuju ke pribet itu. Tanpa berkata apa-apa, dia menendang dagu askar yang melutut itu dengan butnya. Angkat kepala, sial. Askar itu memandangnya dengan mata yang penuh ketakutan. Zaki merampas bat tempurnya dari tangan pribet. Dia mendekatkannya ke hidung pribet, mendengus. Ini ke bat tentera? Kotor daripada tisu tandas. Bat aku adalah maruah aku. Kau telah menyapu najis pada maruah aku. Kau faham? Saya minta maaf, Kapten. Askar itu menjerit terdesak, tetapi Zaki tidak mendengar. Maaf. Cukup dengan maaf. Puk. Dengan bunyi yang kuat, bat Zaki menendang tepat dada prebet itu. Kof. Askar itu jatuh terlentang, tidak mampu menjerit. Askar-askar lain di sekeliling segera mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah sudah berjanji tiada sesiapa yang campur tangan atau tidak berani persetujuan secara senyap. Itu adalah undang-undang kerajaan ini. Gilap balik sampai muka aku terpantul macam cermin. Sampai tak ada sebutir habuk pun. Kalau tak siap malam ni, jangan harap nak tidur. Zaki berkata dengan pandangan jijik membelakangi askar yang terbaring itu. Nurin, yang melihat segala-galanya dari tingkap pejabat komander, menggenggam penumbuk di dalam poketnya. Kuku menusuk tapak tangannya. Wajahnya kekal tenang seperti topeng, tetapi di bawah topeng itu, kemarahan seolah-olah lahar yang mendidih. Binatang yang memakai kulit manusia. Dia memandang rubah tua di hadapannya dan anjing pemburu yang baru sahaja menunjukkan keganasannya di padang kawat. Ini bukan tentera. Ini adalah tempat perburuan besar yang dicipta untuk memenuhi ketamakan mereka menggunakan orang lemah sebagai korban. Dato' Azman, sama ada dia sedar atau tidak akan niat Nurin, berkata dengan senyuman yang baik, anak saya memang agak kasar, tetapi dia ada semangat askar yang tinggi. Mejar akan terbiasa tidak lama lagi. Terbiasa? Nurin mencemuh di dalam hati. Aku datang bukan untuk membiasakan diri. Aku datang untuk membakar sarang rubah yang reput ini sehingga ke akar umbi. Dia sekali lagi memberikan senyuman patuh, menundukkan kepala. Ya, Kolonel. Saya akan belajar banyak. Si rama-rama besi melipat sayapnya dan melangkah masuk ke tempat yang paling dalam di gua rubah tua itu. Ketenangan sebelum ribut. Kesunyiannya bukanlah persetujuan, tetapi awal yang paling menakutkan bagi satu penghakiman. Kehidupan Mejar Nurin Kistina di batalion itu bermula seperti hantu. Dia sengaja menghilangkan kehadirannya.
Dalam mesyuarat, dia duduk di sudut, hanya mencatat dan tiada siapa yang bercakap dengannya terlebih dahulu. Dia cekap, tetapi tidak pernah menonjolkan diri dan tugas-tugas dokumennya sentiasa sempurna tanpa sebarang celah. Seorang pegawai wanita yang hanya menunggu persaraan, kehilangan motivasi selepas kematian suami. Itu adalah penyamaran yang sempurna yang dia cipta untuk dirinya sendiri. Dia seperti pemburu yang berjalan ke tengah-tengah sarang labah-labah. Setiap langkah perlu sangat berhati-hati. Getaran sekecil mana pun boleh membangunkan labah-labah beracun di pusatnya. Sasaran pertamanya adalah bilik rekod, tempat di mana semua rahsia kerajaan rasuah ini tersembunyi. Jawatan sebagai ketua staf operasi memberikannya alasan yang sempurna. Dia mendapat kebenaran untuk memasuki bilik rekod dengan alasan menyusun rekod latihan lama dan laporan operasi yang bertimbun. Tempat yang berbau habuk dan kulat itu adalah tempat yang dielakkan semua orang, jadi tiada siapa yang menghalang pengorbanan sukarelanya. Pada siang hari, dia bertindak seperti kerani yang setia, mengasingkan dokumen lama, membuat label dan membersihkan habuk. Tetapi pada waktu malam, apabila semua orang pulang dan kegelapan menjelma, bilik rekod bertukar menjadi tempat perburuan rahsianya. Dia bergantung pada cahaya lampu suluh, mencari rekod sebenar yang tersembunyi di sebalik dokumen rasmi. Yang dia cari ialah buku akaun rahsia. Permulaan dan pengakhiran semua rasuah. Gaji yang dituntut atas nama askar hantu. Rekod pembelian peralatan tentera yang dinaikkan harganya berkali ganda daripada harga sebenar. Kos bahan api yang mengalir ke tempat yang tidak diketahui setiap bulan. Semua ini disembunyikan seperti cendawan beracun di antara dokumen pentadbiran biasa. Akhirnya, selepas sebulan, dia menemui satu binda lama yang tersembunyi di bawah timbunan dokumen lain di tingkat paling bawah sebuah kabinet usang. Status operasi dana pembangunan batalion. Tajuknya menarik tetapi kandungannya berbau busuk. Ia adalah bukti yang sempurna tentang bagaimana Dato' Azman dan Zaki memonopoli setiap kepentingan dalam batalion dan merompak darah dan keringat askar. Jumlah rasuah yang diterima sebagai balasan untuk kenaikan pangkat, wang yang diperoleh melalui penjualan cuti. Malah rekod penjualan pakaian seragam musim sejuk yang sepatutnya diagihkan kepada askar ke pasaran awam. Dia berasa seolah-olah jantungnya terendam dalam air sejuk. Ini bukan sekadar penyelewengan. Ini adalah kanser yang memakan asas negara. Dia mengeluarkan kamera mikro yang kelihatan seperti pen dari poketnya dan dengan berhati-hati mengambil gambar setiap halaman buku akaun itu. Klik, klik, klik. Dalam keheningan yang menyesakkan, di mana bunyi syata kedengaran seperti degupan jantungnya sendiri, dia menjalankan tugasnya dengan tenang dan dingin. Seiring dengan pengumpulan bukti, dia mula membentangkan jaring labah-labah yang lain, mendapatkan keterangan daripada mangsa. Ini adalah tugas yang lebih berbahaya daripada mencari buku akaun. Askar-askar itu terlalu takut kepada Kapten Zaki sehingga tidak berani membuka mulut. Pendekatan yang tergesa-gesa hanya akan mendedahkan identitinya. Dia menunggu peluang. Suatu petang, dia berpura-pura mendapatkan rawatan untuk cala ringan di klinik dan memerhatikan pribad yang dipukul Zaki di padang kawat baru-baru ini. Pribad itu duduk di katil sudut, merenung dinding dengan mata yang kosong. Mengambil kesempatan apabila pembantu perubatan tidak melihat, dia mendekatinya dengan senyap. Tanpa berkata apa-apa, dia meletakkan tiup salap kecil di tangan askar itu. Luka di hati tak boleh diubati dengan ini, kan? Suaranya perlahan seperti bisikan tetapi mempunyai kekuatan yang mendalam. Aku nampak apa yang berlaku di padang kawat hari itu. Ia tidak adil. Mata pribad itu bergetar ketakutan. Dia menggelengkan kepala, cuba berundur. Saya tak tahu apa-apa. Tidak. Kau tahu. Dia menatap mata askar itu. Pandangan itu bukan simpati, tetapi ketajaman yang seolah-olah menembusi segala-galanya. Jika ada peluang untuk menamatkan neraka ini, adakah kau mempunyai keberanian untuk mengambilnya?
Aku janji. Aku akan pertaruhkan nyawa aku untuk melindungi kau dan keluarga kau. Aku akan pastikan tiada siapa yang berani sentuh kau lagi. Dia meletakkan sekeping nota kecil di tangan askar itu dan bangun dengan senyap. Pada nota itu hanya tertulis masa dan tempat. Pilihan di tangan askar itu. Beberapa hari kemudian, pada waktu yang dijanjikan, dia menemui 3 orang askar, termasuk peribad itu, di sebuah gudang yang terpencil di belakang kem. Mereka semua adalah mangsa keganasan dan peras ugut yang mengerikan oleh Kapten Zaki. Pada mulanya mereka menggigil ketakutan dan tidak berkata apa-apa. Nurin tidak mendesak. Sebaliknya, dia mengeluarkan tag nama dog-tag tenteranya dari lehernya dan menunjukkannya. Ini adalah kehormatan aku, segala-galanya bagi aku. Aku pertaruhkan ini dan aku janji. Keterangan kamu akan menjadi pedang yang paling tajam untuk membawa binatang-binatang itu ke muka pengadilan. Dan aku akan menjadi perisai untuk melindungi pedang itu daripada mencederakan kamu. Keyakinannya mula mengubah pandangan mata askar-askar itu. Seorang askar mula bercakap dengan suara yang bergetar, bagaimana Zaki memeras wang daripadanya dengan alasan perubatan ibunya yang sakit. Seorang lagi menangis, menceritakan bagaimana Zaki menjadikannya hamba peribadi, menyuruhnya mencuci kereta dan menggilap kasut setiap malam. Keterangan mereka direkodkan dalam perakam suara. Pintu neraka perlahan-lahan terbuka. Tetapi pergerakan rahsianya akhirnya mula merangsang labah-labah beracun di pusat. Kapten Zaki adalah anjing pemburu yang secara naluriah mengesan bahaya. Dia berasa tidak selesa dengan pegawai wanita bernama Mejar Nurin itu, terlalu senyap, terlalu fokus pada kerja dokumen. Tidak wajar, seperti ketenangan sebelum ribut. Suatu malam, Kapten Zaki berpura-pura mabuk dan datang ke pejabat Nurin tanpa diundang. Nurin baru sahaja selesai menyusun fail rakaman keterangan askar. Jantungnya terhenti apabila pintu dibuka, tetapi dia segera mengawal ekspresinya, menukar skrin komputer kepada dokumen pentadbiran. Nurin segera berdiri dari kerusi, memberikan tabik hormat dengan wajah ketakutan. Kapten, saya hanya menyiapkan dokumen yang diarahkan Kolonel. Maaf jika lampu mengganggu, Kapten. Dia menunjukkan kekeliruan dan kegelisahan yang jelas, lakonan yang sempurna. Zaki mengimbas skrin komputer dan mejanya. Tiada apa-apa yang luar biasa. Dia tersenyum sinis, tidak melepaskan pandangan curiga dan menepuk bahu Nurin. Jangan terlalu memaksa diri, Meja. Kalau Meja jatuh sakit, saya yang kena buat kerja. Dia meninggalkan kata-kata yang penuh makna itu dan keluar dari pejabat. Apabila pintu tertutup, Nurin menghela nafas lega. Peluh dingin mengalir di belakangnya. Jaring labah-labah telah bergetar. Labah-labah di pusat akhirnya mengesan kehadiran benda asing. Ia adalah isyarat berbahaya bahawa masa perburuan semakin suntuk. Bukti sudah mencukupi. Kad memori mikro yang mengandungi kandungan penuh buku akaun rahsia, fail rakaman keterangan berdarah askar yang diperas oleh Zaki. Di tangan Sri Kaltum, terdapat bom nuklear yang mampu meruntuhkan kerajaan Azman dan Zaki. Tetapi dia belum menekan butang itu. Untuk memastikan rubah tua itu digantung dengan loceng yang pasti, dia perlu membuat Azman melompat ke dalam perangkapnya sendiri. Dia perlu mengubah segala syak wasangka menjadi kepastian dan membawa naluri mereka yang paling hodoh ke permukaan. Fasa terakhir operasi untuk mengejutkan ular supaya keluar dari semak atau Tacho Jingshi. Sasarannya adalah Mejar Hafiz, Ketua Staf Logistik Batalion. Dia adalah orang kepercayaan lama Dato' Azman dan tangan kanan yang mengendalikan semua urusan hitam. Mejar Hafiz sangat tangkas dan sentiasa bertindak seperti bayangan tuannya. Menggoncangnya pasti akan memaksa Dato' Azman sendiri untuk bergerak. Nurin bertemu Mejar Hafiz semasa makan tengah hari, berpura-pura secara kebetulan. Dia duduk di hadapannya dengan wajah yang tidak menarik perhatian seperti biasa.
Selepas beberapa sapaan biasa, dia bergumam seolah-olah bercakap sendiri tetapi cukup jelas untuk didengari Mejar Hafiz. Aneh betul. Saya semak semula rekod bahan api tahun lepas. Ada bahagian yang hilang 2,000 liter setiap bulan. Stok fizikal dan rekod rasmi tak sepadan langsung. Kesilapan pentadbiran sahaja ke? Pada saat mendengar kata-kata itu, sudu Mejar Hafiz terhenti seketika. Anak matanya bergetar sedikit. Ia adalah seketika yang kurang daripada 0,1 saat tetapi mata tajam Sri Kalthum tidak melepaskan perubahan itu. Apa yang Mejar cakap tadi? Mejar Hafiz bertanya kembali, cuba berpura-pura tenang. Nurin memandangnya dan mengangkat bahu. Oh, tak ada apa-apa. Cuma cakap seorang diri. Dokumen lama sangat. Mungkin saya tersilap pandang. Jangan hiraukan. Dia berkata demikian, bergegas menghabiskan makanannya. Dan bangun. Umpan telah dilemparkan. Sebaik sahaja dia meninggalkan kantin, Mejar Hafiz menghentikan makannya dan bergegas ke suatu tempat. Destinasinya sudah jelas. Pejabat Komander Batalion untuk memberi amaran kepada tuannya. Nurin kembali ke pejabatnya dan merenung bangunan Komander Batalion di luar tingkap. Seperti yang dia jangkakan, tidak lama kemudian, Mejar Hafiz dilihat tergesa-gesa memasuki pejabat Komander. Kira-kira 10 minit kemudian, Kapten Zaki juga masuk ke pejabat dengan wajah yang marah. Gua ular itu mula bergegar. Sepanjang petang itu, suasana di ibu pejabat batalion tegang seperti kulit ais. Dato' Azman tidak keluar dari biliknya, tidak seperti kebiasaannya, dan Zaki berkelakuan gementar mencari masalah dengan setiap askar yang dia temui. Mereka pasti telah memulakan siasatan rahsia terhadap Mejar Nurin. Mereka pasti menyelongkar rekod perkhidmatannya, reputasi masa lalu, malah kewujudan suaminya yang dikatakan meninggal dunia. Tetapi dia sudah bersedia. Rekod Mejar Nurin Kistina dalam pangkalan data tentera adalah sempurna. Hanya segelintir kecil di Kementerian Pertahanan yang mengetahui identiti sebenarnya dan semua akses maklumat memerlukan kelulusan daripada Ketua Audit Agung, iaitu dirinya sendiri. Tidak kira seberapa dalam mereka menyiasat, yang mereka akan temui hanyalah ilusi seorang pegawai balu yang tidak bermaya yang dia cipta. Lewat petang, Zaki datang sendiri ke pejabatnya. Tidak seperti lawatan malam sebelumnya, kali ini tiada bau arak atau senyuman. Wajahnya keras, membeku dalam kemarahan. Mejar. Dia membuka pintu tanpa mengetuk dan berdiri di hadapan mejanya. Apa yang kau sibuk buat ni? Kau menyelongkar apa? Nurin membuat wajah seperti arnab yang ketakutan dan berdiri. Kapten. Apa maksud Kapten? Jangan buat-buat tak tahu. Bam. Zaki menumbuk meja. Timbunan dokumen berterabur. Kos bahan api. Siapa kau nak campur urusan kewangan batalion? Tugas kau hanya menyusun dokumen operasi, bukan menyelongkar akaun. Suaranya bergema di seluruh pejabat. Beberapa kerani yang mengintai segera mengalihkan pandangan mereka, melarikan diri. Sah. Saya minta maaf. Saya hanya menyemak dokumen lama semasa proses penyerahan tugas. Tiada niat lain sama sekali. Dia merayu dengan suara yang hampir menangis. Rupa lemahnya hanya menyemarakkan keangkuhan Zaki. Niat lain? Apa niat yang boleh ada pada seorang balu seperti kau? Kau cuma bosan, kan? Zaki memandangnya dengan pandangan jijik. Dengar sini, Meja, ini bukan tempat untuk wanita seperti kau. Buat saja kerja yang disuruh diam-diam. Kalau kau ganggu aku lagi, aku takkan lepaskan kau. Faham? Dia meninggalkan ancaman itu dan berpaling keluar dari pejabat. Apabila dia hilang, Nurin terduduk di kerusi, seolah-olah kakinya hilang kekuatan. Dia menutup wajahnya dengan kedua-dua tangan. Bahunya menggeletar sedikit. Kerani-kerani yang mengintip bersimpati dengannya, tetapi berbisik bahawa ia adalah penamat bagi sesiapa sahaja yang tidak disenangi Kapten. Tetapi di bawah tangannya, senyuman sejuk seperti ais terpancar di bibir Sri Kalthum.
Kena pun, binatang bodoh. Provokasinya berjaya. Dato' Azman dan Zaki kini mula melihatnya bukan sebagai wanita yang ingin tahu, tetapi sebagai potensi ancaman kepada kerajaan mereka. Mereka tidak akan membiarkannya sendirian. Mereka akan mengujinya, menekannya dan akhirnya cuba menghapuskannya. Itulah yang dia mahukan, untuk membuat mereka menggali kubur mereka sendiri. Malam itu, dia memandang kegelapan di luar tingkap bilik penginapannya. Lampu pejabat Komander Batalion tidak padam sehingga lewat malam. Rubah tua dan anjing pemburu itu pasti sedang membincangkan cara untuk menangani orang asing yang memasuki gua mereka. Sri Kautum menyentuh loket di lehernya. Sentuhan logam sejuk itu mengeraskan lagi keazamannya. Tirai sudah dinaikkan dan pelakon di atas pentas telah mula bergerak mengikut skripnya. Yang tinggal hanyalah kemuncak. Adegan terakhir di mana mereka akan mendedahkan naluri mereka yang paling kejam dan hodoh. Dan di penghujung adegan itu, si rama-rama besi akhirnya akan mengembangkan sayap penghakimannya. Kesan Tacho Jingshi jauh lebih pantas dan kuat daripada yang dijangkakan. Batu kecil yang dia baling telah menggoncang gua ular besar Dato' Azman. Dia tidak lagi menganggap Mejar Nurin sebagai lalat yang menjengkelkan. Ketekunannya, ketajaman dalam menyelongkar dokumen dan yang paling penting, pandangannya yang tidak berganjak walaupun diancam Zaki membuat naluri haiwan rubah tua itu menjerit. Wanita ini berbahaya. Dia adalah musuh sebenar yang mengancam kerajaan kita. Keesokan paginya, Nurin memulakan kerjanya seperti biasa di pejabat, tetapi udara terasa berbeza. Pegawai yang melintas di koridor mengelak pandangan apabila bertembung dengannya. Kerani di sekelilingnya menahan nafas. Ketenangan yang menggerunkan sebelum ribut. Semua orang menjangkakan sesuatu yang buruk akan berlaku. Tepat jam 10 pagi, seorang askar bertugas dari pejabat komander muncul di mejanya seperti hantu. Wajahnya pucat lesi. Mejar, Kolonel memanggil. Beliau mahu temu bual peribadi segera. Temu bual peribadi. Perkataan itu kedengaran seperti hukuman mati. Dia tahu bahawa apa yang ditunggunya telah tiba. Dia bangun tanpa berkata apa-apa. Semua mata di pejabat menusuk belakangnya seperti pisau. Koridor pendek menuju ke pejabat, komander terasa panjang dan berat, seperti jalan menuju ke tiang hukuman. Akhirnya, dia berdiri di hadapan pintu kayu yang berat itu. Tiada bunyi kedengaran dari dalam. Dia mengetuk dan suara perlahan Dato' Azman mengalir keluar, masuk. Saat pintu terbuka, dia merasakan hawa dingin yang membekukan. Kemewahan di dalam pejabat masih sama, tetapi suasananya berbeza. Dato' Azman bukan lagi komander dengan senyuman yang baik. Dia berdiri di tepi tingkap, tangan digenggam di belakang, seperti seorang diktator yang menghukum penceroboh di hadapan takhtanya. Anaknya, Zaki, bersandar di dinding seperti bayangan, bersilang tangan, merenungnya dengan mata yang bercampur baur antara penghinaan dan niat membunuh. Sandiwara sudah berakhir. Topeng telah ditanggalkan. Duduk. Dato' Azman menunjuk sofa dengan dagunya. Tiada kehangatan dalam suaranya. Apabila Nurin duduk kaku di sofa, Dato' Azman perlahan-lahan berpaling. Matanya bersinar seperti pemangsa yang melihat mangsa. Mejar Nurin Kistina. Dia memulakan, siapa kau sebenarnya? Soalan yang terus terang. Dia memberikan jawapan yang telah dia sediakan. Saya tidak faham, Kolonel. Saya Mejar Nurin Kistina, Tentera Darat Malaysia. Dato' Azman mendengus. Mejar Nurin Kistina. Wanita yang kehilangan suami dan sukarela datang ke tempat terpencil ini untuk kehidupan tentera yang tenang. Mula-mula, saya fikir itu cerita yang bagus. Saya rasa sedikit simpati. Dia perlahan-lahan menghampirinya. Bayangannya menyelubungi Nurin sepenuhnya. Tetapi kau bukan wanita yang saya sangka. Ketenangan di mata kau bukan kepasrahan. Ia adalah pandangan seorang pemburu yang mengintai sasaran.
Jantungnya terasa jatuh ke lantai, tetapi wajahnya masih menunjukkan ketakutan dan kekeliruan. Kolonel, mesti ada salah faham. Saya cuma... Diam! Jeritan Datuk Azman memotong kata-katanya. Salah faham. Menyelongkar akaun bahan api, membandingkan senarai bekalan dan bertemu secara rahsia dengan askar yang menaruh dendam terhadap anak saya pada waktu malam. Itu salah faham. Dia tahu segala-galanya. Ini adalah bukti bahawa rangkaian maklumatnya menjangkau setiap sudut batalion dan setiap pergerakannya telah diawasi. Jantung Nurin berdegup kencang, tetapi pada masa yang sama, perasaan gembira yang membakar muncul. Lebih kuat, lebih dalam. Kau berani mencampuri wilayah siapa? Kau tahu kau telah masuk ke dalam kerajaan Azman ini. Datuk Azman kini mendedahkan wajah sebenar. Wajahnya bengkok oleh ketamakan dan kerakusan kuasa. Aku tak peduli kau datang dari mana, Meja. Tapi kau berani menyibuk dalam urusan aku, dalam kerajaan Azman ini. Pada saat itu, Zaki melepaskan diri dari dinding dan menghampiri. Dia mengambil fail tebal di atas meja. Salinan asal buku akaun rahsia yang dicari-cari Nurin. Datuk Azman merampas fail itu dari tangan anaknya dan menggoncangnya betul-betul di hadapan wajah Nurin. Kau tahu apa ini? Ini kuasa aku. Ini undang-undang aku. Ini bermakna aku boleh hilangkan anjing betina seperti engkau tanpa jejak di sini. Dengan kata-kata itu, dia melemparkan buku akaun tebal itu tepat ke wajah Nurin. Puk! Sudut buku akaun itu menghentam tulang pipinya. Matanya berpinar-pinar dan rasa darah masin memenuhi mulutnya. Kepalanya hampir terkehel ke belakang, tetapi dia berjaya menahan dirinya. Penghinaan itu lebih sukar ditanggung daripada kesakitan yang berdenyut-denyut dari tulang pipinya. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Bibirnya pecah dan darah mengalir. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memandang Datuk Azman dengan mata yang dingin seperti ais. Tiada lagi ketakutan atau kekeliruan, hanya kemarahan yang tidak berdasar dan penghinaan yang dingin. Pandangan itu memutuskan tali rasional terakhir Datuk Azman. Dia tidak dapat menerima bahawa makhluk yang dia anggap remeh berani memandangnya dengan penghinaan. Mata itu! Cabut mata itu! Datuk Azman menjerit ke arah anaknya. Zaki, yang sudah lama menunggu, mencengkam rambut Nurin dengan kasar. Kau berani pandang aku dengan mata macam tu? Dia menyeretnya dari sofa dan melemparkannya ke lantai. Nurin tidak melawan. Dia tidak perlu. Semua ini mengalir ke adegan terakhir yang dia rancang. Ya, tunjukkan lagi. Dedahkan naluri kamu yang paling hodoh dan jijik sepenuhnya. Katanya dalam hati. Terbaring di lantai. Datuk Azman memandang Nurin yang tersungkur di lantai dan berkata dengan suara sejuk seperti ular, menghilangkannya dalam kemalangan terlalu membosankan. Kau tak setuju, anakku? Senyuman kejam terpancar di wajahnya. Kita perlu jadikan dia contoh kepada semua tikus lain yang suka menyibuk. Apa akibatnya jika mencabar raja? Dia merenung hutan gelap di luar tingkap dan mengisytiharkan seperti seorang pelakon yang menyampaikan baris terakhir sandiwara. Sediakan tiang hukuman untuk wanita ini. Jubin marmar yang sejuk di lantai menusuk luka di bibirnya, rasa memalukan bercampur darah dan debu. Nurin menarik nafas kasar, menerima bayangan dua binatang yang merenungnya. Datuk Azman dan Zaki. Wajah mereka penuh dengan kemenangan dan kegembiraan yang kejam. Mereka pasti menjangkakan dia akan merayu nyawa, menggigil ketakutan. Mereka pasti menjangkakan dia akan tersungkur seperti betina yang menyedihkan di hadapan undang-undang kerajaan ini. Datuk Azman berjalan mengelilingi Nurin yang terbaring. Langkahnya angkuh dan santai, seperti singa yang baru selesai memburu dan mengagumi piala kemenangannya. Faham sekarang? Betapa kau ini tidak berkuasa dan tidak berguna. Dia berbisik. Suaranya penuh kepuasan. Ini hutan aku, dan aku raja hutan ini.
Semua mangsa buruan adalah milik aku dan semua peraturan ditetapkan oleh aku. Tetapi kau, rubah betina, berani masuk ke tempat perburuan aku dan berlagak sebagai pemburu. Sungguh bodoh. Dia mencangkung di kakinya, mencengkam dagunya dan mengangkatnya dengan kasar. Wajahnya yang berlumuran darah terdedah di hadapan Datuk Azman. Aku beri kau peluang terakhir. Beritahu aku siapa di belakang kau. Siapa yang hantar kau ke sini? Mengaku semua dan cium kaki aku, mohon ampun. Mungkin aku boleh biarkan kau hidup. Ia bukan belas kasihan. Ia adalah pengesahan terakhir, paksaan untuk tunduk. Keinginan bengkok seorang diktator untuk mengesahkan keagungannya dan kebesaran dirinya di kaki musuhnya. Zaki menyampuk di sisi. Ayah, apa yang ayah tanya lagi perempuan macam ni? Cabut saja lidahnya. Di tengah-tengah penghinaan dan kesakitan, mata Nurin tidak bergetar sedikit pun. Malah sesuatu yang lebih dingin daripada penghinaan dan lebih keras daripada kemarahan muncul dari kedalaman matanya. Ia adalah kehendak yang sekuat keluli yang tidak akan tunduk dan kebanggaan seorang askar yang tidak boleh dicabar. Dia membetulkan bibirnya yang pecah, meludah air liur bercampur darah ke lantai. Kemudian dia memandang tepat mata Datuk Azman dan berkata dengan suara yang jelas dan dingin seperti kepingan ais, "Anda bukan raja." Suaranya tidak kuat tetapi mempunyai kuasa yang cukup untuk menelan semua bunyi bising di dalam bilik. Senyuman di wajah Datuk Azman hilang. Nurin meneruskan dengan setiap perkataan penuh dengan penghinaan yang mendalam. Anda hanyalah penjenayah yang mencemarkan seragam suci ini. Keheningan melanda. Masa seolah-olah terhenti. Kata-katanya adalah pisau tajam yang menusuk tepat ke dalam keangkuhan dan tembok yang dibina oleh Datuk Azman sepanjang hidupnya. Gelaran penjenayah bukannya raja. Ia adalah penghinaan paling teruk yang menafikan kewujudannya sendiri. Wajah Datuk Azman perlahan-lahan berubah. Mula-mula terkejut, kemudian tidak percaya dan akhirnya ia meletus dalam kemarahan yang tidak terkawal. Matanya merah. Apa? Apa yang kau cakap? Perempuan gila ni. Zaki hilang akal, menerkam ke hadapan. Dia cuba menarik Nurin untuk berdiri, tetapi Datuk Azman memegang lengannya. Tunggu. Suara Datuk Azman pecah kerana marah. Dia menahan anaknya dan menghampiri Nurin sendiri. Dan dengan tangannya sendiri, dia menampar pipi Nurin. Pak! Bunyi kuat seperti daging terkoyak bergema di dalam bilik. Kepalanya teralih ke sisi dan darah sekali lagi memercik ke lantai. Tetapi dia tidak mengeluarkan sebarang bunyi. Dia hanya memusingkan kepalanya semula, merenungnya dengan pandangan yang tidak berubah. Pandangan yang tidak tunduk itu akhirnya membuat Datuk Azman menjadi gila. Baiklah. Aku nak tengok. Sejauh mana kebanggaan kau boleh bertahan? Dia meraung seperti binatang, berpaling ke arah anaknya. Sumbat mulut perempuan ini dan bawa tali, seret dia ke hutan. Aku akan tunjukkan bagaimana raja yang kau panggil penjenayah ini menghukum pengkhianat. Perintah itu dilaksanakan serta-merta. Zaki menyumbat mulut Nurin dengan kain kotor yang dibawa dari gudang. Kedua-dua tangannya diikat erat dengan tali tebal pada tiang hukuman. Perlawanan tidak bermakna. Tidak, dia tidak melawan. Inilah bab terakhir dalam senario yang dia mahukan. Mereka menyeretnya keluar dari pintu belakang pejabat komander, menyelinap di bawah kegelapan malam. Kasut tempurnya meninggalkan jejak yang panjang dan menyedihkan di atas tanah. Tiada sesiapa yang menghalang mereka. Askar yang meronda segera mengalihkan pandangan mereka, hilang ke dalam kegelapan. Dalam kerajaan ini, mempersoalkan tindakan dua beranak komander batalion itu bermakna kematian. Apabila mereka memasuki laluan hutan terpencil, udara menjadi lebih sejuk dan lembap. Ranting-ranting mencala wajahnya dan akar kayu kasar menggores kakinya, tetapi dia tidak merasai kesakitan. Semua panca inderanya kebas seperti ais, hanya merasakan satu perkara, kehadiran loket di lehernya. Entah berapa lama dia diseret,
Akhirnya mereka tiba di kawasan lapang kecil di dalam hutan. Di situ, diterangi cahaya bulan yang samar, berdiri sebuah tiang kayu besar yang kasar, seolah-olah telah lama disediakan untuk tujuan kejam itu. Ia bukan simbol keselamatan, tetapi alat untuk hukuman mati yang kejam. Nah, ini mazbah kau. Datuk Azman berkata, tercungap-cungap, dia telah hilang kawalan sepenuhnya. Aku akan gantung kau di sini dan buat kau sedar betapa tidak bergunanya undang-undang dan kehormatan tentera yang kau cuba pertahankan. Di sini, aku, Datuk Azman, adalah undang-undang dan aku adalah Tuhan. Kedua-dua lelaki itu menggerakkan badan besar mereka, mengangkat Nurin ke tiang. Kedua-dua tangannya diikat ketat pada palang silang dan kakinya diikat pada tiang tegak. Dia kini menjadi mangsa yang sempurna, tidak mampu bergerak walaupun seinci. Zaki mengeluarkan tukul besar yang berat dan paku besi keluli, cukup tebal untuk menembusi pergelangan tangan manusia. Dari kotak alatnya, dia tersenyum licik, meletakkan hujung paku di pergelangan tangan Nurin. Jangan risau, sekali pukul saja. Kau takkan sempat rasa sakit. Pada saat itu, Nurin memejamkan mata. Dia menerima kesakitan yang bakal datang. Kesakitan fizikal ini tidak seberapa berbanding harga penghakiman yang akan mereka hadapi. Kuang! Bunyi tukulan yang berat memecah kesunyian hutan, disusuli hirisan logam yang menusuk pergelangan tangannya. Kesakitan yang mengerikan, seperti kilat yang membakar saraf, menusuk seluruh tubuhnya. Badannya kejang, tetapi tiada bunyi yang keluar dari mulutnya yang disumbat. Hanya matanya yang tidak tunduk merenung dua syaitan dalam kegelapan. Kesunyiannya adalah pendahuluan bagi pembalasan berdarah yang akan bermula. Kesakitan datang seperti ombak. Ia sentiasa memukul, memecahkan dan cuba menelan pantai kesedarannya. Rantai besi yang menusuk pergelangan tangannya bukan sekadar luka. Ia adalah sauh neraka yang mencengkam dan menggoncang seluruh sistem sarafnya. Rasa otot terkoyak dan tulang menjerit, darah mengalir keluar dari luka dan kesejukan malam semakin menusuk kulitnya, merampas suhu badannya. Malam semakin larut dan kesejukan hutan semakin tajam. Ejekan sumpahan yang ditinggalkan Datuk Azman dan Zaki telah lama hilang ke dalam kegelapan. Kini, yang tinggal hanyalah bunyi angin, bunyi haiwan hutan yang tidak dikenali di kejauhan dan bunyi jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Orang biasa pasti sudah pengsan kerana kejutan dan kehilangan darah yang banyak, tetapi dia adalah Sri Kalthum, Ketua Audit Agung Tentera Darat Malaysia yang paling kuat, si Rama-Rama Besi. Dia tidak dihanyutkan oleh ombak kesakitan, sebaliknya, dia menunggang ombak itu. Untuk mengekalkan kesedarannya, dia mengerahkan semua kemahiran bertahan hidup yang dia pelajari dalam tentera. Mengawal pernafasannya untuk melambatkan kadar denyutan jantung dan melepaskan ketegangan yang tidak perlu pada otot untuk meminimumkan penggunaan tenaga. Semangatnya seperti tembok yang diperbuat daripada keluli, teguh menahan kesakitan dan keputusasaan yang melanda. Dia menunggu sehingga dua syaitan itu melepaskan sepenuhnya kawalan dan tertidur dalam mabuk kemenangan mereka. Apa yang akan dia lakukan sekarang hanya ada satu peluang. Kegagalan bermakna kematian dan penamat bagi seluruh misinya. Akhirnya, dia memutuskan masanya telah tiba. Sekarang, pandangannya tertumpu ke bawah, loket yang tergantung samar-samar di dadanya, peninggalan arwah suami. Ia bukan sekadar perhiasan. Ia adalah peranti isyarat kecemasan terakhir yang dia minta juruteknik terbaik dalam pasukan khas bayangan malam ciptakan sebagai persediaan untuk sebarang kemungkinan ketika dia menubuhkan unit itu. Satu-satunya kad terakhirnya disambungkan terus kepada isyarat bio hidupnya. Masanya untuk menggunakan kad itu. Masalahnya ialah bagaimana untuk menekannya. Kedua-dua tangannya diikat ketat dan seluruh badannya diikat dengan tali. Hanya leher dan kepalanya yang boleh bergerak. Dia mengetap giginya. Percubaan pertama. Dia menguatkan lehernya, cuba menundukkan kepala.
Tetapi pada saat itu, rantai yang mengikat pergelangan tangannya mengoyak luka itu, rasa sakit yang mengerikan, memutar daging dan tulang, meliputi seluruh tubuhnya. Krak! Irangan yang keluar dari mulutnya yang disumbat tidak dapat keluar, meletup di dalam kerongkongnya. Pandangannya menjadi putih dan kesedarannya hampir hilang. Jangan, kekal sedar, Sri Kaltum. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia membayangkan wajah arwah suaminya. Dia membayangkan wasiat askar muda yang mati secara tidak adil itu. Dan dia membayangkan wajah syaitan yang tidak tahu malu itu. Kemarahan menjadi bahan api, menghidupkan semula api kehidupan yang hampir padam. Percubaan kedua, kali ini dia mengabaikan kesakitan. Tidak, dia menggunakan kesakitan itu sebagai bahan bakar. Dia menumpukan semua semangatnya pada satu matlamat untuk menyentuh loket dengan dagunya. Otot lehernya tegang sehingga terasa seperti akan putus dan setiap vertebra menjerit kesakitan. Luka di pergelangan tangannya terbuka semula dan darah panas memancut keluar. Akhirnya, selepas perjuangan di mana jarak beberapa sentimeter terasa seperti berkilometer, dagunya menyentuh permukaan logam sejuk loket itu. Sekarang, barulah yang sebenar. Dia tidak boleh hanya menekan. Dia perlu memusingkan permukaan loket dengan dagunya, membuka kunci butang tersembunyi. Ia adalah operasi yang sangat halus, tidak membenarkan perbezaan 0.5 milimeter. Dia menahan nafas. Dia menumpukan semua deria di dagunya pada loket itu. Mencari alur halus, dia perlahan-lahan memusingkan loket itu melawan arah jam. Seluruh badannya yang tergantung pada tiang itu menggeletar kerana kesakitan, tetapi dagunya bergerak setepat pisau bedah yang mahir. Klik. Akhirnya rasa kunci terbuka disertai bunyi yang sangat kecil sampai ke dagunya. Langkah terakhir. Dia mengumpulkan semua sisa tenaganya dan menekan bahagian tengah loket dengan kuat menggunakan dagunya. Klik. Bunyi mekanikal yang sangat halus memecah kesunyian hutan. Dengan itu, semuanya berakhir. Tidak. Semuanya bermula. Cahaya merah yang sangat kecil, tidak kelihatan oleh mata manusia, berkelip sekali dari loket itu dan kemudian hilang. Isyarat telah dihantar, kod nama kupu-kupu patah. Isyarat itu tidak melalui rangkaian komunikasi tentera biasa. Ia adalah hantu digital ultra rahsia yang dihantar hanya ke satu koordinat tersembunyi di tempat yang paling dalam di Kementerian Pertahanan. Ia bukan isyarat permintaan penyelamat biasa. Kupu-kupu patah bermaksud Ketua Audit Agung Si Rama-Rama Besi terdedah kepada ancaman maut di jantung musuh dan semua kuasanya diamanahkan kepada komander lapangan. Selain itu, mengikut protokol operasi, ia adalah perintah kecemasan yang paling kuat dan menakutkan, memberikan unit respons kebenaran untuk terlibat dalam pertempuran tanpa sebarang sekatan peraturan pertempuran. Tempat isyarat itu tiba. Pusat Kawalan Pasukan Khas Pengaudit PAP Bayangan Malam terletak di bangka bawah tanah di suatu tempat di Kuala Lumpur. Di pusat kawalan yang senyap itu, seekor rama-rama merah muncul di tengah-tengah skrin utama seperti kilat yang merobek kegelapan pekat, simbol yang suram dan malang dengan sebelah sayap yang patah. Bip, bip, bip. Bunyi penggera itu tidak bising, tetapi ia adalah bunyi elektronik yang rendah dan sejuk yang membuat darah setiap anggota di situ membeku. Pegawai bertugas di hadapan papan situasi melompat bangun, wajahnya pucat. Isyarat dikesan. Jeritannya membuat semua pergerakan di pusat kawalan terhenti serentak. Semua mata terpaku pada simbol rama-rama merah di skrin. Lapor situasi. Suara dingin seperti keluli bergema dari kegelapan di dalam pusat kawalan. Lieutenant Colonel Cheong, timbalan komander unit elit itu, berjalan keluar dari kegelapan. Tiada emosi di wajahnya. Hanya rasional dingin seperti ais dan keazaman yang membara seperti api. Kod nama kupu-kupu patah, lapor pegawai bertugas dengan suara yang bergetar. Lokasi penghantaran koordinat 3°54N 1,323X. Hutan belakang Camp Battalion X. Kupu-kupu patah.
Saat perkataan itu keluar, udara di pusat kawalan menjadi tajam seperti kaca. Pandangan semua anggota berubah. Mereka bukan lagi askar biasa. Mereka adalah pandangan anjing pemburu elit yang secara naluriah menyedari bahawa komander mereka, si rama-rama besi mereka, telah jatuh ke tangan musuh. Lieutenant Colonel Chong tanpa teragak-agak mencapai mikrofon komunikasi di kerusi komander. Suaranya bergema di seluruh pusat kawalan dan di seluruh unit yang tersembunyi jauh di dalam bangker bawah tanah. Semua anggota kecemasan. Ini situasi sebenar. Suaranya perlahan, tetapi kemarahan dan keazaman di dalamnya mendidih seperti gunung berapi. Aktifkan protokol operasi kupu-kupu patah. Semua anggota bayangan malam berlepas serta-merta. Dia merenung peta satelit batalion yang terpampang di skrin dan mengeluarkan arahan terakhir. Sasaran, Kem Batalion X, tiada peraturan pertempuran. Lumpuhkan semua penentangan dan cari ketua audit agung walau apa pun yang terjadi. Saat perintah timbalan komander dikeluarkan, raksasa besar yang tertidur jauh di bawah tanah Kuala Lumpur terjaga. Pemberangkatan bayangan malam adalah pada tahap yang berbeza sama sekali daripada unit tentera biasa, tiada siren bising atau jeritan sibuk. Hanya bunyi keluli berdentum, dengungan peralatan elektronik yang rendah dan kesunyian yang penuh dengan kemarahan yang tertahan. Perintah timbalan komander hanya 3 ayat tetapi ia mengandungi kuasa mutlak dan matlamat yang jelas. Protokol kupu-kupu patah diaktifkan. Semua anggota berlepas, tiada peraturan pertempuran. 3 ayat ini ditafsirkan oleh anggota sebagai satu makna. Perang bermula. Pintu keluli berat di hangar bawah tanah dibuka tanpa bunyi. Di dalamnya, 4 helikopter UH-60 Black Hawk diselaputi cat siluman khas yang hampir tidak dapat dikesan oleh radar, muncul seperti hantu dari kegelapan pekat. Tiada tanda unit atau nombor pengenalan di cat pada helikopter ini. Mereka adalah pedang dan bayangan si rama-rama besi, tidak wujud dalam senarai rasmi pasukan tentera negara. Anggota yang lengkap bersenjata bergerak dengan teratur. Wajah mereka ditutup dengan helmet balistik dan topeng hitam, tetapi mata mereka bersinar seperti serigala dalam kegelapan. Mereka dilengkapi dengan goggle penglihatan malam yang canggih, submesingan K1A yang dipasang penekan bunyi dan senjata penindasan yang direka khas. Pergerakan mereka tidak membazirkan satu saat pun, tiada satu pun pergerakan yang tidak perlu. Semuanya dilakukan dengan sempurna secara mekanikal, seolah-olah telah melalui ratusan simulasi. Lieutenant Colonel Cheong, timbalan komander, mengimbas maklumat di skrin dengan mata seperti helang. Dia adalah seorang lelaki yang telah lupa bagaimana untuk panik. Otaknya berfungsi seperti superkomputer, bertujuan hanya untuk menyelesaikan misi tanpa melibatkan emosi manusia. Pasukan maklumat, pintas semua rangkaian komunikasi di kawasan sasaran. Dapatkan lokasi Kolonel Dato' Azman dan Kapten Zaki sebagai keutamaan tertinggi. Pasukan teknikal, dalam 10 minit, lumpuhkan sepenuhnya semua komunikasi berwayar dan tanpa wayar dalam radius 5 km dari kawasan sasaran dan buka saluran keselamatan eksklusif unit kita. Jangan biarkan seekor semut pun keluar ke dunia luar. Skuad serang. Aktifkan pautan data satelit serentak dengan pelepasan. Apa yang saya lihat di skrin, kamu juga akan lihat. Perintahnya pendek dan ringkas, tetapi mutlak. Anggota tidak bertanya atau membantah. Mereka hanya menjawab ya dan segera melaksanakannya. Lieutenant Colonel Cheong menggunakan mikrofon komunikasi yang disambungkan ke dagunya untuk berhubung terus dengan ketua pasukan serang yang telah menaiki helikopter. Ketua pasukan Alpha, dengar?
Ya, Tuan Kolonel, jelas. Suara Ketua Pasukan Alpha tenang, tidak bergetar walaupun di tengah-tengah bunyi helikopter. Suara Cheong semakin rendah dan berbahaya. Matlamat operasi ini bukan sekadar menyelamat, ia adalah penghakiman ke atas semua yang menyakiti Ketua Audit Agung kita. Setiap perkataannya penuh dengan kemarahan yang membekukan tulang. Isyarat bio Ketua Audit Agung masih ada tetapi sangat lemah. Kita tidak punya masa. Sebaik sahaja tiba di lokasi, kamu diberi kuasa untuk menghapuskan semua elemen berbahaya atas pertimbangan sendiri tanpa perintah tambahan aku. Aku ulangi, tiada peraturan pertempuran. Anggap semua yang melawan sebagai musuh dan lumpuhkan serta-merta. Faham, Tuan? Dan Ketua Pasukan Alpha. Cheong berhenti seketika, merenung graf isyarat bio Ketua Audit Agung yang samar-samar di skrin. Buat pertama kalinya, emosi manusia tidak, nyalaan kemarahan seperti binatang terpantul di matanya. Jika ada sesiapa yang mencederakan sehelai kuku pun pada tubuh Ketua Audit Agung, suaranya hampir seperti geraman. Membunuh mereka tidak cukup. Buat mereka hidup dalam penyesalan dan kesakitan sepanjang hayat mereka. Faham? Faham, Tuan. Komunikasi terputus. Cheong kembali ke wajahnya yang tidak beremosi seperti komputer. Dia menggerakkan jarinya untuk membesarkan peta satelit. Pos kawalan, bangunan utama, barek dan depo peluru batalion ditandakan dengan titik merah. Dia mula menetapkan laluan penyusupan dan tugas kepada setiap pasukan seolah-olah menggerakkan buah catur. Pasukan Alpha dan Bravo serang terus ke hutan belakang, lokasi jangkaan Ketua Audit Agung. Kepung kawasan itu sepenuhnya dan bina rangkaian keselamatan serentak dengan pencarian. Pasukan Charlie serang hendak bangunan ibu pejabat batalion tangkap Datuk Azman dan Zaki hidup-hidup. Jika melawan, tembak kaki mereka untuk melumpuhkan pergerakan. Jangan bunuh mereka. Aku sendiri akan menyoal siasat. Pasukan Delta, tawan pos kawalan utama dan bilik komunikasi, putuskan sepenuhnya sambungan ke dunia luar. Mulai saat ini, Camp Battalion X adalah unit hantu yang terhapus dari wilayah Malaysia. Seluruh rancangan itu dirangka dan diberikan dalam masa 5 minit sahaja. Di hanga bawah tanah, rotor helikopter besar mula menderu. Tetapi bunyi itu hampir tidak kedengaran di luar kerana peranti penekan bunyi yang direka khas. Night Stalkers berlepas. Dengan jeritan terakhir Ketua Pasukan Alpha, 4 Black Hawk itu senyap-senyap dan pantas melonjak ke dalam kegelapan. Mereka berpaling ke utara, meninggalkan pemandangan malam Kuala Lumpur untuk melaksanakan penghakiman kemarahan. Pada saat itu, seorang anggota di pusat kawalan menjerit dengan cemas, "Tuan Kolonel, pemintasan komunikasi dalaman batalion mengesan perkara luar biasa. Perbualan antara komander batalion dan anaknya." Sambungkan. Melalui speaker, bersama-sama dengan bunyi statik yang terputus-putus, suara Datuk Azman kedengaran. Perempuan tu masih hidup. "Ya, ayah." Dia keras kepala, masih bernafas. Binatang buas akan turun menjelang subuh. Dia takkan dapat bertahan sampai waktu tu. Hilang tanpa jejak adalah cara yang paling bersih. Esok pagi, kita cuma perlu berpura-pura mencari seorang pegawai yang lari daripada tugas. Lieutenant Colonel Cheong mendengar perbualan itu tanpa berkata apa-apa. Ekspresinya tidak berubah, tetapi pen yang dipegangnya patah dengan bunyi kerak. Dia perlahan-lahan mencapai mikrofon komunikasi semula. Suaranya lebih dingin dan kejam daripada sebelumnya. Sampaikan kepada skuad serang. Masa yang tinggal ke kawasan sasaran dikekalkan pada kelajuan semasa 15 minit. Tingkatkan kelajuan maksimum. Tiba dalam 10 minit. Dia merenung serpihan pen yang patah itu dan meneruskan. "Malam ini, di kem itu, tiada seorang pun yang akan berdiri dengan 2 kaki untuk menyambut pagi. Kemarahan bayangan malam akhirnya membuka pintu neraka." Malam di kem Batalion X sentiasa tenang, diselubungi kemalasan dan rasuah. Pengawal tertidur di pos mereka dan pegawai bertugas malam secara diam-diam menonton filem di telefon pintarnya.
Komander Batalion Dato' Azman sedang menghirup wain mahal di kuartus mewahnya tersenyum puas, segalanya di bawah kawalannya. Seekor lalat yang mengganggu kerajaannya kini sedang mati di dalam hutan yang sejuk. Kemenangan yang sempurna. Tetapi mereka tidak tahu, di langit malam yang pekat di atas kepala mereka, bayangan maut yang senyap sedang menghampiri dengan sayap besar terbuka. Skuad Black Hawk siluman bayangan malam melepasi rangkaian radar seperti hantu dan tiba di ruang udara kem. Bunyi rotor helikopter disenyapkan oleh peranti khas, hampir seperti bisikan angin. Tiada seorang pun di darat yang menyedari bahawa 4 helang keluli besar sedang berlega mengintai mangsa di atas kepala mereka. Anggota pasukan serang kekal senyap, bersedia untuk berlepas. Melalui gogal penglihatan malam, kem itu kelihatan seperti dunia kehijauan yang terang. Mata mereka melihat pengawal yang tertidur, berit yang tidak dilindungi dan tingkap pejabat komander batalion yang masih menyala. Segala-galanya kelihatan jelas. Melalui komunikasi mikro Ketua Pasukan Alpha, perintah terakhir daripada Lieutenant Colonel Cheong mengalir masuk. 5 saat lagi, mulakan operasi. Segerakan. Segerak selesai. 4 ketua pasukan menjawab serentak. Laksanakan. Satu perkataan itu adalah isyarat. Tali hitam meluncur turun dari langit seperti kilat. Anggota bayangan malam bersenjata lengkap mula turun ke darat tanpa bunyi dari 4 helikopter itu. Pergerakan mereka seperti hantu, tepat dan pantas, seperti pisau bedah yang memotong bahagian yang berpenyakit. Pasukan Charlie turun terus ke bumbung bangunan ibu pejabat batalion. Mereka menguasai pintu keluar bumbung dalam masa 10 saat dan menyusup masuk ke dalam bangunan dengan senyap seperti air hitam yang meresap masuk. Sarjan bertugas yang meronda koridor rebah tidak sedarkan diri sebelum sempat merasakan logam sejuk menyentuh belakang lehernya. Tiada jeritan, tiada tembakan. Pasukan Delta menyerbu pos kawalan utama dan bilik komunikasi serentak. Pengawal di pos kawalan dilumpuhkan sebelum sempat menyedari apa yang menyerang mereka. Di bilik komunikasi, anggota bertugas yang tertidur dengan headset di kepala dicekik dan diikat oleh bayangan hitam yang muncul dari belakangnya. Pegawai teknikal pasukan Delta segera menguasai peralatan komunikasi. Dia menyambungkan terminal mudah alih dan dalam beberapa saat melumpuhkan sepenuhnya semua telefon talian tetap, rangkaian tanpa wayar, malah talian kecemasan batalion. Camp Battalion X menjadi sebuah pulau besar, terasing sepenuhnya dari dunia luar. Sementara itu, pasukan Alpha dan Bravo nadi operasi menyusup ke dalam hutan menuju bukit belakang di mana isyarat Ketua Audit Agung dihantar. Mereka bergerak seperti binatang buas yang besar, tidak berpecah, membentuk rangkaian pencarian yang padat dan tanpa celah. Tapak kaki mereka tidak menghasilkan bunyi daun kering dipijak dan seragam tempur hitam mereka menjadi satu dengan kegelapan malam. Melalui gogal penglihatan malam, segala-galanya di hutan itu terang benderang seperti siang. Mata burung hantu di dahan, pergerakan serangga yang merayap di rumput, tiada apa-apa yang dapat terlepas dari pandangan mereka. Kuartus Komander Batalion. Dato' Azman meletakkan gelas wainnya, menghela nafas puas. Semuanya telah diselesaikan dengan sempurna. Dia menelefon anaknya, Zaki. "Aku ni. Bagaimana situasinya?" "Tak ada masalah, ayah. Hutan senyap. Dia mungkin sudah jadi makanan serigala sekarang." Suara Zaki penuh dengan kegembiraan yang kejam. "Bagus. Esok pagi, bentuk pasukan pencari biasa, berpura-pura mencari. Dan pada sebelah petang, hantar laporan tentang kes askar lari daripada tugas yang tidak menyenangkan." Saat Dato' Azman memberikan arahan, KWA eng-eng. Pintu utama kuartus itu tercabut. Seperti kertas akibat letupan, terbang ke dalam. "Apa?" Dato' Azman melompat bangun. Pada saat itu, bom tangan flashbang dilemparkan melalui celah pintu yang terkoyak. Pandangannya menjadi putih dan bunyi berdengung yang memekakkan telinga membuatnya hilang keseimbangan dan rebah ke lantai. Apabila dia sedar,
Di hadapannya berdiri lelaki-lelaki yang kelihatan seperti utusan dari neraka. Seragam tempur hitam, topeng hitam dan moncong senapang yang dipasang penekan bunyi dihalakan tepat ke keningnya. Kolonel Dato' Azman, anda ditahan atas tuduhan salah guna kuasa, menyuruh membunuh orang bawahan dan pengkhianatan. Suara ketua pasukan Charlie sedingin ais bergema. Dato' Azman terlalu takut untuk berkata apa-apa, hanya menggigil di lantai. Kerajaannya telah runtuh dalam masa seminit sahaja. Pada masa yang sama, Kapten Zaki, yang sedang menerima laporan di pejabatnya di Ibu Pejabat Batalion, ditundukkan dengan cara yang sama. Dia cuba melawan, tetapi sebelum penumbuknya sempat dilayangkan, bat anggota itu menendang tepat sendi lututnya. Dengan bunyi tulang patah yang mengerikan, dia menjerit dan berguling di lantai. Di hutan, anggota pasukan Alpha yang mengetuai perjalanan memberi isyarat tangan kepada rakan sepasukannya untuk berhenti. Melalui gogal penglihatan malamnya, pemandangan mengerikan di kawasan lapang kecil di hutan itu muncul. Di bawah cahaya bulan, berdiri tiang kayu besar yang menyeramkan. Dan di tiang itu, komander mereka, si rama-rama besi mereka, tergantung berlumuran darah. Ketua Audit Agung. Irangan yang keluar dari mulut ketua pasukan Alpha tanpa dia sedari, lebih kepada jeritan binatang yang bercampur kemarahan dan kesedihan. Mata anggota di sekelilingnya serta-merta dipenuhi dengan haus darah. Mereka menyaksikan simbol dan kepercayaan mereka dihinakan dengan cara yang paling kejam dan memalukan yang boleh dilakukan oleh manusia. Ketua pasukan Alpha segera membuka saluran komunikasi. Suaranya bergetar kerana kemarahan. Markas, ini Alpha. Sasaran dikenal pasti. Ulang, sasaran dikenal pasti. Dia menarik nafas dan berkata dengan mengetap gigi. Pasukan perubatan, hantar helikopter ke sini sekarang. Situasi kecemasan tertinggi. Selesai ditawan. Semua hidup? Jawab ketua pasukan Charlie dengan suara dingin. Bagus. Ketua pasukan Alpha memandang komander batalion yang tergantung di tiang itu dan menggenggam penumbuknya sekuat hati sehingga darah keluar. Jangan bunuh mereka. Penghakiman yang akan mereka hadapi baru bermula. Ribut bayangan malam menelan batalion itu sepenuhnya. Tiada satu tembakan pun dilepaskan, tetapi ia adalah penaklukan yang lebih sempurna, mengagumkan dan tanpa belas kasihan daripada mana-mana peperangan. Kerajaan yang korup telah runtuh dan kini yang tinggal hanyalah hukuman yang lebih mengerikan daripada neraka untuk dua syaitan yang duduk di takhta. Anggota pasukan Alpha menurunkan komander mereka dari tiang hukuman dalam keheningan yang bercampur antara kekaguman dan kemarahan. Sentuhan mereka berhati-hati seperti mengendalikan bayi yang baru lahir, tetapi mata mereka memancarkan haus darah yang seolah-olah akan membakar seluruh dunia. Pisau seorang anggota memotong tali dan yang lain menggunakan belakang tukul untuk mencabut paku dengan berhati-hati dari pergelangan tangannya. Setiap kali paku dicabut, badan Sri Kaltum kejang sedikit, tetapi dia tidak pengsan. Tidak, dia tidak boleh pengsan. Dia perlu menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Tidak lama kemudian, helikopter perubatan tiba, memecah kegelapan pekat dengan angin kencang yang menggoncang pokok. Pasukan perubatan kecemasan bergegas menghampiri dengan pengusung. Tetapi Sri Kalthum enggan berbaring di atas pengusung. Dia berdiri dengan bantuan anggota. Penglihatannya kabur kerana kehilangan darah yang banyak dan kakinya terasa berat, tetapi dia tidak rebah. Hanya rawatan kecemasan, perintahnya. Suaranya serak, tetapi arahan di dalamnya tegas. Ketua pasukan Alpha menghampirinya, menanggalkan jaket tempurnya dan menyelimuti bahunya. Jaket hitam tanpa sebarang lambang, simbol bayangan malam dan kesetiaan mereka. Sri Kaltum yang diselimuti jaket itu bukan lagi mangsa yang tidak berdaya. Dia memancarkan aura bahaya yang dingin dan mengagumkan seperti Dewi Pembalasan yang kembali dari neraka. Di mana mereka? Dia bertanya. Kami telah kumpulkan mereka di padang kawat, Komander.
Menunggu keputusan komander, jawab ketua pasukan Alpha. Jom. Dia memberi perintah ringkas dan berjalan menuju ke padang kawat dibantu oleh anggota pasukan. Setiap langkahnya adalah pendahuluan kepada penghakiman yang akan menimpa kerajaan yang korup. Sementara itu, padang kawat kem Batalion X kelihatan sangat berbeza daripada sebelumnya. Anggota bayangan malam berdiri seperti hantu mengepung kawasan itu. Senapang mereka dihalakan ke dalam dan di dalamnya, semua anggota dan pegawai batalion itu melutut di atas tanah ketakutan. Tiada siapa yang tahu apa yang berlaku. Mereka hanya secara naluriah menyedari bahawa kerajaan yang mereka percayai telah runtuh semalaman dan kini nasib mereka akan ditentukan di hadapan kuasa yang tidak dikenali dan mengagumkan. Dan di tengah-tengah padang kawat, di bawah cahaya terang lampu sorot, dua lelaki melutut dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka adalah Dato' Azman dan Zaki, raja dan putera kerajaan ini sehingga semalam. Tangan mereka diikat di belakang dan kepala mereka disarung dengan guni hitam. Zaki tidak dapat menahan diri menjerit, "Hei, sial, siapa kau semua? Kau tahu di mana kau berada dan apa yang kau buat? Tanggalkan guni ni sekarang." Tetapi tiada siapa yang menjawab jeritannya. Sebagai balasan, hanya satu tendangan bat yang kuat menghentam rusuknya. "Kof!" Zaki menjerit, berguling ke sisi. Dato' Azman, tidak seperti anaknya, menyedari bahawa situasinya serius dan kekal senyap seperti tikus yang mati, tetapi badannya menggigil ketakutan. Tepat pada saat itu, semua anggota yang mengepung padang kawat membuka laluan seolah-olah sudah berjanji. Dan di hujung laluan itu, seorang wanita berjalan perlahan-lahan. Dia memakai jaket tempur hitam di bahunya, kedua-dua pergelangan tangannya berbalut pembalut berdarah. Wajahnya yang pucat kerana kehilangan darah tidak menunjukkan emosi, tetapi matanya membara seperti api neraka, tertumpu pada dua lelaki di tengah-tengah padang kawat. Guni di kepala Dato' Azman dan Zaki ditarik keluar dengan kasar. Mereka tidak dapat membuka mata kerana cahaya yang tiba-tiba, tetapi apabila penglihatan mereka kembali, mereka terkejut melihat wanita yang berdiri di hadapan mereka. Kau? Zaki terlepas erangan yang bercampur kejutan dan tidak percaya. Wanita yang jelas-jelas mereka tinggalkan, terpaku di tiang hukuman di hutan. Bagaimana wanita itu, yang sepatutnya mati atau dimakan binatang buas, boleh berdiri di hadapan mereka dalam keadaan seperti ini? Dato' Azman juga terkejut sehingga tidak dapat berkata-kata. Dia memandang jaket hitam di bahu wanita itu dan lelaki-lelaki seperti mesin manusia yang berbaris di belakangnya. Dan dia sedar, dia tidak mencampuri mangsa buruan biasa. Dia telah menyentuh sisik naga yang sedang tidur, yang akan menggoncang seluruh hutan. Sri Kaltum berhenti di hadapan mereka. Dia hanya merenung mereka dengan mata yang dingin. Pandangan itu tidak mengandungi penghinaan atau kemarahan. Ia adalah pandangan tanpa emosi, seperti melihat serangga. Ia lebih merobek keangkuhan kedua-dua lelaki itu daripada sebarang pukulan atau keganasan. Sri Kaltum tidak menjawab. Sebaliknya, Lieutenant Colonel Chong yang berdiri di sebelahnya melangkah ke hadapan. Dia menekan butang main pada pembesar suara kecil yang dipegangnya. Bersama-sama bunyi statik, suara yang biasa bergema di seluruh padang kawat. Perempuan tu masih hidup? Ya, ayah. Dia keras kepala. Masih bernafas. Binatang buas akan turun menjelang subuh. Dia takkan dapat bertahan sampai waktu tu. Hilang tanpa jejak adalah cara yang paling bersih. Wajah Dato' Azman dan Zaki pucat. Ia adalah perbualan yang mereka lakukan beberapa jam yang lalu di kuartus dan pejabat. Fakta mengerikan bahawa segala-galanya telah diawasi menampar belakang kepala mereka seperti tukul. Apabila rakaman itu berakhir, keheningan berat kembali. Semua askar yang melutut mula berbisik-bisik, diliputi kejutan dan ketakutan. Fakta bahawa komander batalion dan anaknya, yang mereka anggap seperti Tuhan, cuba membunuh seorang pegawai wanita. Dan perbualan itu direkodkan. Mereka menyedari betapa rapuh dan jijiknya kerajaan mereka dibina. Kemudian Sri Kaltum mula bercakap.
Suaranya perlahan, tetapi melalui alat pembesar suara, ia menusuk setiap sudut padang kawat, setajam mata pisau ais. Kerajaan itu telah runtuh. Dia memandang Dato' Azman dan meneruskan, "Dan kamu bukan raja." Pandangannya beralih kepada Zaki yang ketakutan. "Kamu hanyalah parasit menjijikkan yang bersembunyi di sebalik seragam tentera, menghisap darah askar." Kini semua situasi telah diterbalikkan, hakim dan banduan, pemburu dan mangsa. Wanita yang berlumuran darah itu kini menjadi hakim mutlak, merenung mereka, dan mereka, raja sehingga semalam, kini menjadi banduan yang menyedihkan, melutut di hadapannya, merayu nyawa. Saat penghakiman sebenar baru bermula. Udara di padang kawat tegang seperti tali panah yang ditarik. Ratusan askar menahan nafas, menunggu babak seterusnya dalam sandiwara kejam ini yang menentukan nasib mereka. Konfrontasi antara wanita yang berbalut pembalut berdarah di bawah cahaya lampu sorot dan dua lelaki yang melutut adalah gambar yang aneh dan kuat. Zaki tidak dapat menerima situasi ini. Kemarahan dan kekeliruan melanda fikirannya. Dia tidak dapat memahami bagaimana wanita yang dia anggap remeh boleh membongkar neraka seperti ini dalam masa semalaman. Keangkuhannya belum patah sepenuhnya. Ia bangkit semula, seperti kepala ular beracun. "Jangan buat lawak." Dia meludah ke lantai dan menjerit. "Parasit? Kau berani panggil siapa parasit?" "Ya, aku tak tahu siapa di belakang kau. Tapi kau fikir kau akan terlepas apabila engkau menyerbu kem tentera dan menghina pegawai atasan seperti ini? Ini jelas pemberontakan. Kudeta. Apabila siang menjelma, kau semua akan dihadapkan ke mahkamah tentera sebagai pengkhianat." Suaranya penuh dengan gertakan untuk menyembunyikan ketakutannya. Dia masih mahu percaya bahawa tempat ini di bawah kawalan ayahnya, Kolonel Dato' Azman, dan semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir tidak lama lagi. Tetapi balasannya adalah senyuman sinis Sri Kaltum yang dingin. Pemberontakan, kudeta. Buat pertama kalinya, senyuman muncul di bibirnya. Tetapi ia bukan senyuman gembira, tetapi senyuman ais yang bercampur dengan penghinaan dan belas kasihan yang pahit. "Rupa-rupanya kau masih tak faham situasi." Dia perlahan-lahan menghampiri Zaki. "Tok, Tok." Bunyi kasut tempurnya memecah kesunyian padang kawat, berat seperti tapak kaki pelaksana hukuman mati. Dia berhenti betul-betul di hadapan Zaki yang melutut, merenung matanya. Zaki tersentak tanpa disedari di hadapan pandangan itu. Itu bukan mata wanita yang ketakutan yang dia lihat di pejabat komander malam tadi. Ia adalah pandangan yang mengagumkan dan tidak boleh dicabar, penuh dengan kuasa mutlak, seolah-olah langit merenung bumi. Zaki menahan diri dengan sisa keangkuhannya, menggerutu di antara giginya. "Kau, siapa kau sebenarnya?" Semua orang di padang kawat menahan nafas. Soalan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, jawapan yang ingin didengari oleh semua orang. Sri Kaltum berdiam diri sebentar. Saat yang singkat itu terasa seperti keabadian. Dia perlahan-lahan, sangat perlahan, menanggalkan jaket hitam pasukan bayangan malam dari bahunya. Apabila jaket itu ditanggalkan, seragam tenteranya terdedah, kotor dengan tanah dan darah, tetapi pangkat di bahunya bersinar dengan cahaya logam yang dingin diterangi lampu sorot. 1, 2, 3. 3 bintang yang bersinar. Pangkat Mejar Jeneral Tentera Darat Malaysia Jeneral 2 bintang. Mata Zaki terbuka luas kerana terkejut. Dato' Azman juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semua pegawai dan askar batalion yang melutut melepaskan keluhan tidak percaya. Wanita yang mereka anggap hanya seorang mejar, seorang balu yang mereka hina, adalah seorang jeneral. Tetapi itu hanyalah permulaan. Sri Kaltum memandang tepat ke anak mata Zaki yang bergetar dan akhirnya mendedahkan identitinya. Suaranya tenang, tetapi beban di dalamnya adalah seperti guruh. "Aku adalah orang yang kamu cuba bunuh." Dia melangkah setapak lagi. Jarak antara mereka kurang dari sejengkal.
Dia memberikan beban penghakiman kepada setiap perkataan, membakar cap pada jiwanya. Mejar Jeneral Haji Sri Kalthum, Ketua Audit Agung Tentera Darat Malaysia, Ketua Audit Agung. Apabila perkataan itu bergema di padang kawat, darah terakhir di wajah Datuk Azman hilang. Anak matanya mengendur dan dia hampir pengsan, Ketua Audit Agung. Pisau hidup yang ditakuti oleh Mahkamah Tentera dan Polis Tentera yang membasmi semua rasuah dan penyelewengan dalam tentera. Si rama-rama besi yang legenda, yang namanya membuat Jeneral pun menggeletar, berada tepat di hadapan matanya. Dan dia bukan sahaja cuba mematahkan pisau itu, dia berani cuba memenggal kepala pisau itu. Tamat. Semuanya tamat. Sri Kalthum mengucapkan ayat terakhir, seolah-olah ia adalah pengisytiharan kematian rasmi ke atas kerajaan Datuk Azman dan Zaki. Dan ini adalah audit terakhir kamu. Saat kata-kata itu berakhir, keputusasaan, ketakutan dan kesedaran yang terlambat melanda wajah Zaki seperti ribut. Siapa yang dia hadapi selama ini? Siapa yang berani dia pakukan dan buat tiang hukuman? Meja Jeneral Sri Kalthum. Rama-rama besi. Gelaran itu keluar dari mulutnya dalam ketidakpercayaan. Betul, jawab Lieutenant Colonel Cheong yang berdiri di belakang Sri Kalthum. Dan kami adalah pasukan khas pengaudit Bayangan Malam di bawah arahan Ketua Audit Agung. Kami bertanggungjawab untuk mengumpul bukti dan melaksanakan kuasa paksa untuk semua aktiviti audit terhadap batalion yang korup ini. Cheong memberi isyarat dan anggota pasukan menyeret skrin besar ke tengah-tengah padang kawat. Apabila skrin disambungkan, ia bersinar terang, mendedahkan setiap bukti yang dikumpul Sri Kalthum mempertaruhkan nyawanya. Fil rakaman panggilan yang membincangkan rasuah dan jumlah suapan untuk kenaikan pangkat dengan suara Datuk Azman dan Zaki. Rakaman kamera tersembunyi yang menunjukkan mereka menjual bekalan tentera kepada kontraktor awam. Adegan Zaki memukul dan memeras ugut askar. Dan kemuncak segala rasuah, setiap halaman buku akaun rahsia itu memenuhi skrin dalam imej resolusi tinggi yang jelas. Setiap kali bukti didedahkan, wajah askar yang berkumpul di padang kawat berubah daripada terkejut kepada marah dan daripada marah kepada rasa dikhianati. Wajah sebenar pegawai atasan mereka yang menjijikkan, yang mereka takuti dan patuhi. Syaitan yang memeras darah dan keringat mereka, malah nyawa rakan sekerja mereka untuk memenuhi kantung mereka sendiri. Semuanya jelas. Ini bukan pemberontakan, ini adalah pembersihan besar-besaran. Pembedahan yang paling adil dan sempurna untuk memotong bahagian yang riput. Datuk Azman dan Zaki tidak berkata apa-apa lagi. Mereka hanya merenung skrin itu seperti cengkerang kosong tanpa jiwa. Menyaksikan kerajaan ketamakan yang mereka bina sepanjang hayat mereka runtuh seperti istana pasir. Akhirnya, semua pendedahan bukti tamat. Sri Kalthum mengambil mikrofon sekali lagi. Suaranya kini dihalakan kepada semua orang di padang kawat. Masa penghakiman telah tamat. Kini, masa untuk pemurnian. Masa untuk pemurnian. Kata-kata Meja Jeneral Sri Kalthum itu adalah isyarat yang memecahkan kebekuan padang kawat. Mata askar mula berubah selepas menyaksikan realiti sebenar pemimpin mereka yang menindas melalui skrin besar. Kemarahan yang telah lama ditahan dan ditindas oleh ketakutan perlahan-lahan mula timbul, menolak ketakutan. Di mata mereka, kini terdapat rasa dikhianati dan dendam, bukan lagi penyerahan dan kepatuhan. Sri Kalthum tidak melepaskan perubahan itu. Dia perlahan-lahan memandang sekeliling kepada ratusan askar yang melutut. Pandangannya bukan sekadar pandangan seorang komander. Ia adalah pandangan seorang komander sejati yang memahami kesakitan mereka dan menyembuhkan luka mereka. Dia membuka mulutnya melalui mikrofon sekali lagi. Suaranya kini lebih bertenaga. Dalam beberapa tahun atau beberapa bulan kebelakangan ini, kehormatan kamu sebagai askar telah dicemari. Daripada berkhidmat untuk negara, kamu terpaksa hidup sebagai hamba untuk memenuhi kerakusan satu keluarga. Kamu didera.
Wang hasil titik peluh ibu bapa kamu diperas dan kamu dipaksa berdiam diri. Itu bukan salah kamu. Dia berhenti seketika, menarik nafas. Setiap perkataannya menjadi percikan api yang mencairkan hati askar yang membeku. Kesalahan sebenar terletak pada penjenayah yang mencemarkan seragam tentera seperti dua orang ini dan juga pada oportunis yang menutup mata, bersetuju dan menjaga kepentingan diri mereka walaupun mengetahui jenayah mereka. Pandangan tajamnya menyapu wajah beberapa pegawai yang melutut. Mereka yang dipandang segera menundukkan kepala seolah-olah bersalah. Sekarang adalah masa untuk membetulkan segala-galanya. Jangan diam lagi, jangan takut lagi. Berikan keterangan kamu di tempat ini tentang semua ketidakadilan yang kamu hadapi, semua rasuah yang kamu saksikan. Aku akan menjadi perisai kamu. Dia berjanji atas nama Ketua Audit Agung Sri Kalthum dan seluruh kehormatannya. Tiada sebarang pembalasan akan berlaku terhadap keterangan kamu dan keberanian kamu akan diberikan penilaian yang sewajarnya. Apabila pengisytiharannya berakhir, keheningan berat melanda padang kawat. Ketakutan yang telah lama berakar tidak mudah hilang. Tepat pada saat itu, seorang askar di barisan belakang goyah dan berdiri. Dia adalah pribet muda yang dipukul Zaki dengan butnya di dada, yang mula-mula dihubungi Sri Kalthum di klinik. Wajahnya masih pucat kerana ketakutan, tetapi di matanya terdapat cahaya keazaman yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Merasa semua mata tertumpu kepadanya, dia menjerit dengan suara yang tercekik, Saya akan beri keterangan." Jeritannya perlahan tetapi bergema di seluruh padang kawat, lebih kuat daripada mana-mana pembesar suara. Ia adalah kilat pertama yang merobek kegelapan. Lieutenant Colonel Cheong memberi isyarat dan seorang anggota bayangan malam menghampiri pribet itu dengan perakam suara. Pribet itu mula menceritakan semua yang berlaku dengan suara yang bergetar tetapi jelas. Bagaimana Zaki kerap memukulnya, bagaimana dia menggugut untuk meminta wang dari ibu bapanya dan bagaimana dia terpaksa menghabiskan setiap malam dalam ketakutan akan kematian. Keterangannya adalah jeritan yang bercampur air mata dan kemarahan. Keberaniannya menjadi pencetus. "Saya pun akan beri keterangan." Seorang askar lain bangun dari sisi yang lain. "Kapten Zaki memeras RM2,000 dari saya dengan alasan cuti. Ayah saya perlu dibedah. Saya terpaksa meminjam wang untuk menyuapnya." Kolonel Dato' Azman memaksa askar bekerja secara paksa untuk pembinaan kuartusnya setiap hujung minggu. Semua bahan binaan adalah bekalan dari batalion. Mejar Hafiz, Ketua Staf Logistik, terang-terangan meminta wang dari pegawai bawahan yang akan dinaikkan pangkat. Sarjan senior yang tidak memberikan wang akhirnya tidak dinaikkan pangkat. Semasa keterangan itu berterusan, Dato' Azman dan Zaki tidak berkata apa-apa. Tidak, mereka tidak dapat berkata apa-apa. Pedang kebenaran yang keluar dari mulut askar yang mereka pijak seperti serangga merobek sisa keangkuhan mereka dan ruang untuk mereka berhujah. Mereka bukan lagi komander batalion atau kapten. Mereka hanyalah penjenayah yang terdedah, melutut di hadapan ratusan mangsa. Ancaman keterangan itu bukan hanya kepada dua beranak Azman, tetapi juga kepada orang kepercayaan utama mereka, Ketua Staf Logistik, Ketua Staf Sumber Manusia dan pegawai-pegawai lain yang sentiasa menutup mata terhadap kejahatan anak kolonel. Nama dan jenayah mereka dikeluarkan tanpa henti dari mulut askar. Mereka yang disebut namanya Pucat Lesi menyedari bahawa mereka akan menghadapi nasib yang sama seperti dua beranak Azman. Sri Kalthum mendengar semua keterangan itu tanpa ekspresi. Wajahnya kekal tanpa emosi tetapi penumbuknya mengeras kerana marah. Neraka yang dia bayangkan dari sekeping wasiat itu sebenarnya jauh lebih besar dan lebih kejam daripada yang dia sangka. Akhirnya, apabila tiada sesiapa lagi yang bangun untuk memberi keterangan, dia mengambil mikrofon semula. Semua keterangan telah direkodkan dan bukti ini akan diserahkan terus kepada Mahkamah Tinggi Tentera.
Dia merenung dua beranak Azman yang melutut dan orang kepercayaan mereka dengan pandangan dingin. Kerajaan yang kamu bina telah runtuh di tangan askar yang kamu jadikan hamba. Inilah kuasa kebenaran. Dia berpaling kepada Lieutenant Colonel Cheong. Lieutenant Colonel Cheong. Ya, Komander. Segera lucutkan jawatan dan tahan semua pegawai dan anggota yang namanya disebut dalam keterangan hari ini sebagai suspek jenayah khas, termasuk Dato' Azman dan Zaki. Tiada sesiapa yang terlepas. Faham? Anggota bayangan malam bergerak dengan teratur. Mereka menarik tangan Dato' Azman dan Zaki serta orang kepercayaan mereka yang terlalu takut untuk melawan. Bunyi logam sejuk gari memotong keheningan malam di padang kawat. Takhta telah patah dan raja serta orang kepercayaannya kini menjadi banduan yang diseret pergi. Ia adalah saat di mana kerajaan keluli dua beranak Azman hilang seperti debu dalam masa semalam. Sri Kaltum memerhatikan pemandangan itu sehingga akhir dengan mata yang dingin. Pembalasannya belum berakhir. Ini baru permulaan. Penghakiman yang paling lengkap dan sempurna masih menunggu mereka. Sebulan kemudian Mahkamah Tinggi Tentera, Kuala Lumpur. Udara di mahkamah ini, yang mengendalikan jenayah paling serius dalam tentera, sentiasa dingin, tetapi hari ini ia sangat sejuk dan berat. Di kandang tertuduh, Dato' Azman dan anaknya Zaki, yang dahulunya memerintah seperti raja, kini menundukkan kepala dalam pakaian banduan bersama-sama orang kepercayaan utama mereka. Keangkuhan mereka hilang sepenuhnya selepas sebulan siasatan intensif, digantikan dengan rasa putus asa dan kekalahan. Perbicaraan dijalankan dengan teliti dan pantas, sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Bukti yang dikumpulkan dan diperolehi sendiri oleh Meja Jeneral Sri Kaltum Ketua Audit Agung terlalu jelas dan mengagumkan sehingga peguam bela tertuduh tidak dapat membantah dengan sewajarnya. Buku akaun rahsia, rakaman perbualan telefon, video kamera tersembunyi dan keterangan yang konsisten dan terperinci daripada ratusan askar yang menjadi mangsa. Ia adalah seperti tanah runtuh besar yang menyekat semua jalan keluar mereka. Bilik penonton dipenuhi dengan pegawai tentera dan media. Kes ini, di mana si Rama-Rama besi sendiri menghunus pedang, menarik perhatian seluruh tentera. Semua menahan nafas, menunggu hukuman terakhir mahkamah. Akhirnya, hakim memecah keheningan berat itu dan berdiri. Dia merenung keputusan di tangannya dan mula membaca dengan suara yang rendah dan tegas. Tertuduh, Dato' Azman bin Zulkifli, bekas Kolonel Tentera Darat. Apabila hakim memanggil namanya, bahu Dato' Azman tersentak. Semasa memegang jawatan komander batalion, tertuduh telah menggunakan kuasanya untuk menerima rasuah bernilai berbilion ringgit daripada pegawai bawahan dan menyeleweng bekalan tentera secara terancang, menyebabkan kerugian besar kepada negara. Selain itu, tertuduh mengetahui perbuatan anaknya, tertuduh Zaki Azman, yang kerap melakukan keganasan dan peras ugut terhadap askar bawahan, tetapi bukan sahaja berdiam diri, malah bersubahat dan menggalakkan perbuatan itu, mengabaikan tugas suci seorang komander. Suara hakim berhenti seketika dan kemudian berterusan dengan nada yang lebih dingin. Lebih-lebih lagi, tertuduh telah menculik, menahan dan memaku pegawai atasan yang mengaudit jenayahnya, iaitu Ketua Audit Agung Tentera Darat pada masa itu di bawah penyamaran sebagai Mejar Nurin Kistin, dengan tujuan untuk membunuh. Ia adalah jenayah kejam dan tidak berperi kemanusiaan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Ini bukan sekadar percubaan membunuh, tetapi pemberontakan dan penghinaan yang jelas terhadap hierarki tentera, menggoncang asas struktur arahan tentera. Dato' Azman tidak mengangkat kepalanya. Perkataan pengkhianatan menghentam telinganya seperti hukuman mati. Hakim beralih kepada Zaki. Tertuduh, Kapten Zaki Azman, bekas Kapten Tentera Darat. Zaki menggigil, mengetap bibirnya. Tertuduh mengambil kesempatan daripada kuasa bapanya, telah berulang kali memukul dan menggugut sebilangan besar askar bawahan selama bertahun-tahun.
Keganasan tertuduh bukan hukuman untuk menegakkan disiplin tentera, tetapi kekejaman satu pihak untuk memenuhi keinginan sadistik peribadi. Terutamanya, tertuduh terlibat secara aktif dalam jenayah percubaan membunuh Ketua Audit Agung, menambah kekejaman jenayahnya. Perbuatan tertuduh adalah dosa yang tidak boleh diampun, mencemarkan kehormatan askar Malaysia dan mengkhianati kepercayaan rakyat. Penghakiman berterusan. Tiada pengecualian untuk orang kepercayaan mereka. Ketua Staf Sumber Manusia yang memalsukan kenaikan pangkat kerana rasuah, Ketua Staf Logistik yang bersubahat dalam penyelewengan bekalan tentera dan lain-lain. Hukuman berat dijatuhkan ke atas semua yang membantu mengekalkan kerajaan mereka. Akhirnya, saat hukuman tiba, hakim meletakkan keputusan itu dan merenung tertuduh seorang demi seorang dengan mata yang dingin. Tiada simpati atau belas kasihan dalam suaranya. Oleh itu, mahkamah mendapati bahawa berat dan jijiknya jenayah yang dilakukan tertuduh dalam seragam tentera tidak kurang daripada mana-mana jenayah perang. Tidak ada ruang untuk pemulihan bagi tertuduh dan adalah wajar untuk mengasingkan mereka selama-lamanya dari masyarakat, tidak dari kemanusiaan. Keputusan, tertuduh Dato' Azman bin Zulkifli didapati bersalah atas percubaan membunuh pegawai atasan, rasuah terancang, penyelewengan dana kerajaan dan pengkhianatan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kuang. Bunyi tukul hakim bergema, tubuh Dato' Azman rebah ke lantai. Dia cuba menjerit meminta nyawa, tetapi tiada suara yang keluar. Yang dilihatnya hanyalah wajah dingin Major Jeneral Sri Khaltum yang duduk tanpa ekspresi di barisan hadapan penonton. Tertuduh Kapten Zaki Azman didapati bersalah atas konspirasi percubaan membunuh pegawai atasan, salah guna kuasa dan kekejaman berulang, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kuang! Zaki mula ketawa seperti orang gila. Aku penjara seumur hidup? Tak mungkin. Dia melawan dan meronta, tetapi dilumpuhkan tanpa belas kasihan oleh polis tentera di sisinya. Nasibnya adalah untuk mereput selama-lamanya di dalam penjara yang sejuk. Hukuman berat dijatuhkan kepada orang kepercayaan lain, dari penjara seumur hidup hingga puluhan tahun. Tiada belas kasihan, tiada simpati. Ia adalah penghakiman yang sempurna, teliti dan mutlak. Apabila semua hukuman selesai dan banduan diseret keluar oleh polis tentera, Dato' Azman berpaling ke arah Sri Khaltum buat kali terakhir. Di matanya, tiada lagi kemarahan atau kebencian, hanya ketakutan primadona seperti binatang. Dia sedar, dia tidak melawan jeneral biasa. Dia melawan si rama-rama besi yang diperbuat daripada keluli, yang sanggup bersatu dengan syaitan untuk menjaga kehormatan tentera dan merupakan penghakiman tanpa belas kasihan itu sendiri. Sri Khaltum menerima pandangan terakhirnya dalam diam. Baginya, ini bukan pembalasan. Ia hanyalah penyempurnaan misi, memotong bahagian yang reput. Itulah tujuan kewujudannya. Selepas perbicaraan, dia meninggalkan mahkamah dengan tenang. Lieutenant Colonel Cheong yang menunggunya di koridor menghampiri dan memberi tabik hormat. Komander, semuanya sudah berakhir. Tidak, jawab Sri Khaltum. Ini baru permulaan. Pandangannya jauh melepasi mahkamah. Kem Batalion X hanyalah permulaan. Perang menentang Dato' Azman dan Zaki yang lain, yang merebak seperti kanser di seluruh tentera, baru sahaja bermula. Kibasan sayap si rama-rama besi tidak akan berhenti, sehingga tiada lagi rasuah di tentera darat Malaysia. Major Jeneral Sri Khaltum kembali ke pejabatnya selepas perbicaraan itu. Pejabat yang kosong selama lebih sebulan itu masih sama seperti ketika dia meninggalkannya. Tiada setitik habuk di atas meja dan anugerah di dinding masih berkilauan. Walaupun segala-galanya kelihatan kembali seperti sedia kala, sesuatu yang asas telah berubah, dirinya sendiri dan kedudukan pejabat audit agung yang dipimpinnya. Kes Kem Batalion X adalah taufan besar yang menggoncang seluruh tentera. Fakta bahawa Ketua Audit Agung sendiri mempertaruhkan nyawanya, menyusup ke markas musuh dan mencabut akar umbi kuasa korup dari satu unit telah diketahui di seluruh angkatan tentera.
Namanya si Rama-Rama Besi kini bukan sekadar nama panggilan tetapi simbol ketakutan seperti hukuman mati bagi pegawai korup. Dia memandang pergelangan tangannya yang berbalut. Luka itu semakin pulih tetapi parut akan kekal selama-lamanya. Parut ini bukanlah tanda kekalahan tetapi anugerah kemenangan dan juga tanda keazaman untuk peperangan yang lebih besar yang akan datang. Dia tidak berhenti. Kem Battalion X telah dibubarkan sepenuhnya dan ditubuhkan semula sebagai unit yang sama sekali baru dengan komander yang baru. Askar yang didera oleh dua beranak Azman dipindahkan ke unit yang mereka inginkan dan askar yang berani memberi keterangan diberikan anugerah dan pujian. Neraka telah hilang dan tempat itu mula menjadi tempat tentera yang sebenar. Tetapi matlamat Sri Kalthum bukan hanya untuk membetulkan satu batalion. Dia menggunakan kes ini sebagai peluang untuk membasmi semua amalan buruk dan rasuah yang berleluasa di seluruh tentera. Dia sendiri memohon untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong, melaporkan keseluruhan kisah kes itu dan situasi serius di dalam tentera dan meminta mandat kuasa yang kuat. Baginda Agong yang kagum dengan laporannya dan keazamannya menjanjikan sokongan dan kuasa audit bebas yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Maka, operasi pembersihan terbesar dan paling meluas dalam sejarah ketenteraan Malaysia, Operasi Tangan Besi, pun bermula. Pejabat Audit Agung diubah menjadi agensi risikan besar dan unit khas yang boleh bertindak balas dengan pantas. Saiz pasukan bayangan malam ditingkatkan 3 kali ganda dan pemberi maklumat tanpa nama disematkan di setiap unit di seluruh negara. Sri Kalthum memulakan audit serentak di semua bidang yang terdedah kepada rasuah, logistik, sumber manusia dan bekalan. Pedang operasi tangan besi itu tanpa belas kasihan. Semua amalan buruk yang dibenarkan atas nama amalan lama dalam tentera selama beberapa dekad dicabut dari akarnya. Skandal perundingan Gulf General, kolaborasi dengan kontraktor tentera yang curang, pegawai yang mencuri bekalan makanan askar untuk keuntungan peribadi, malah isteri ketua division yang menggunakan askar sebagai hamba peribadi di kuartus rasmi mereka. Tiada siapa yang dapat lari dari pandangan si Rama-Rama Besi. Dalam beberapa bulan, banyak bintang jatuh. Puluhan jeneral dan ratusan pegawai berpangkat tinggi bersara dengan tidak terhormat atau dihadapkan ke mahkamah tentera. Seluruh tentera menggeletar ketakutan. Tetapi itu adalah ketakutan bagi pesakit rasuah. Bagi kebanyakan askar yang jujur dan pangkat rendah, Sri Kalthum adalah simbol harapan. Dia adalah penyelesaian yang memecahkan sekatan dan dewi keadilan yang melawan kezaliman. Dia tidak hanya menumpukan pada hukuman. Dia membuka talian hotline langsung ke pejabat audit agung di mana askar boleh melaporkan ketidakadilan secara tanpa nama. Apabila laporan diterima, pasukan bayangan malam akan menyiasat secara langsung menyebabkan tiada komander yang berani membalas dendam. Masa berlalu dan tentera perlahan-lahan mula berubah. Tempat yang dulunya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan, kini mula tumbuh kepercayaan dan kehormatan semula. Sri Kalthum menjadi legenda hidup. Kisahnya menjadi teladan kepada pegawai baru dan rekrut dan namanya menjadi azimat paling kuat untuk menghalang rasuah dalam tentera. Suatu petang yang cerah pada musim luruh, Sri Kalthum menghentikan semua kerja dokumen dan meninggalkan pejabatnya. Dia menuju ke tanah perkuburan negara di luar Kuala Lumpur. Di situ, di mana banyak batu nisan tersusun rapi, dia berjalan tanpa teragak-agak mencari satu batu nisan. Di situ, wajah seorang pemuda tersenyum di batu nisan itu. Askar yang sama, yang menjadi permulaan segalanya, yang membuka pintu neraka kepadanya. Dia meletakkan sejambak bunga cempaka putih di hadapan batu nisan itu. Dia tidak memberi tabik hormat, tidak juga berdoa. Dia hanya merenung wajah pemuda di foto itu dalam keheningan yang panjang. Ayat terakhir wasiat pemuda itu terlintas di fikirannya sekali lagi. Ini bukan tentera, ini adalah neraka. Selepas keheningan yang lama, dia akhirnya membuka mulut.
Suaranya perlahan dan tenang, hanya untuk didengari oleh pemuda itu. Misi telah selesai. Dia tersenyum sedikit ke arah pemuda di foto itu. Berehatlah dengan tenang sekarang. Refleksi akhir. Kita baru sahaja mendengar satu kisah. Kisah seorang askar yang melompat ke jantung kuasa korup. Kisah tentang kehendak yang tidak tunduk, yang tidak patah walaupun dipaku pada tiang hukuman. Dan kisah tentang seorang wira yang akhirnya meruntuhkan kerajaan kejahatan yang besar dan menegakkan keadilan. Kisah itu telah berakhir, tetapi persoalan kekal. Apabila bayangan kuasa menelan cahaya keadilan, bolehkah kibasan sayap seekor rama-rama yang diperbuat daripada keluli mencipta taufan yang besar? Major Jeneral Sri Kalthum. Dia adalah seorang yang memegang kuasa besar sebagai Ketua Audit Agung. Dia boleh sahaja duduk dengan selamat di pejabatnya, mengeluarkan arahan kepada orang bawahannya melalui dokumen dan mengendalikan kes itu. Itu mungkin cara yang paling munasabah dan efisien. Ia juga adalah jalan yang dipilih oleh kebanyakan pemimpin. Tetapi dia meninggalkan jalan yang paling selamat dan memilih jalan yang paling berbahaya. Dia menjadi umpan itu sendiri, berjalan terus ke tempat yang paling dalam di bahagian yang reput itu. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa bau dakwat di atas laporan meja tidak dapat menghidu bau darah askar yang mati secara tidak adil. Bahawa dari sebalik tingkap kaca yang selamat, dia tidak dapat mendengar jeritan askar yang mengerang di neraka. Kepimpinan sejati bermula bukan dari menguasai dari tempat yang paling tinggi, tetapi dari keberanian untuk menghadapi kesakitan di tempat yang paling rendah. Major Jeneral Sri Kalthum melepaskan pangkatnya dan menyamar sebagai orang yang paling lemah dan secara paradoks, dia memperoleh kuasa yang paling kuat. Itu adalah kuasa empati. Kerana dia merasakan kesakitan mangsa sebagai kesakitannya sendiri dan menitiskan air mata mereka sebagai air matanya sendiri, pedangnya boleh menjadi lebih keras dan lebih tajam daripada sebarang keluli. Kisah ini tidak terhad kepada organisasi tentera yang spesifik. Di setiap sudut masyarakat kita, terdapat kerajaan azman yang besar atau kecil. Di sekolah, di tempat kerja, malah dalam pelbagai komuniti yang kita sertai, orang yang berkuasa menyalahgunakan kuasa mereka untuk menindas dan mengeksploitasi orang yang lemah, dan ia berlaku pada saat ini. Kebanyakan orang mendiamkan diri. Takut akan akibatnya, berfikir bahawa ia akan berlalu jika mereka bertahan atau menganggapnya bukan urusan mereka. Wasiat askar muda itu ditulis di tengah-tengah keheningan dan pengabaian yang tidak terkira. Jika bukan kerana satu si rama-rama besi bernama Sri Kalthum, kematiannya hanya akan kekal sebagai satu nombor dalam statistik dan neraka akan terus mencipta mangsa lain. Kisah ini bertanya kepada kita, apa yang akan anda lakukan jika anda menyaksikan rakan sekerja dipijak oleh kuasa yang tidak adil? Adakah anda akan berani berdiri di sisinya? Jika anda mengetahui amalan buruk dalam organisasi anda, adakah anda akan mengambil risiko menjadi pemberi maklumat? Atau, jika anda berada di kedudukan yang mempunyai kuasa untuk mengubah sesuatu seperti Sri Kalthum, adakah anda bersedia untuk meninggalkan tempat yang selesa dan melompat ke jantung masalah itu? Kata-kata bahawa keberanian seorang individu boleh mengubah dunia kadang-kadang kedengaran terlalu idealistik, tetapi sejarah membuktikan semua perubahan besar bermula dari jeritan berani seorang individu yang berkata tidak kepada kezaliman. Sama seperti kibasan sayap Sri Kalthum memanggil ribut pasukan bayangan malam, setiap tindakan berani kita, walau sekecil mana pun, boleh berkumpul dan menjadi taufan yang meruntuhkan ketidakadilan besar yang memburukkan masyarakat kita. Kami berharap kisah yang penuh semangat ini tidak berakhir sebagai drama yang menyeronokkan untuk didengari sahaja. Kami berharap kisah ini meninggalkan percikan api di hati anda. Percikan keberanian untuk tidak berdiam diri apabila melihat kezaliman, kehangatan untuk memegang tangan orang yang lemah dan tanggungjawab untuk menyerahkan diri demi mencipta dunia yang lebih baik.